tenang. Okay. Ambil mood. And go. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat menyaksikan Kopi dengan Kak Fin. Practice. Aku dah cakap awal ni, jangan tengok skrin. Pandang each other. Pandang skrin. Betul tak? Korang bagi support kat awal sikit. Dia nervous. Selamat menyaksikan Kopi dengan Kak Fin, di mana kami akan merungkai soal hati anda. Segmen ini dibawakan khas oleh Kopi Juna. Anda boleh dapatkan Kopi Juna di Showcase by Fin Jamal. Siapa-siapa ada soalan atau pertanyaan sepanjang live berlangsung, boleh je typekan dekat bahagian komen. Nanti saya bacakan, okay? Kak Fin nak bancang kopi dulu ke? Boleh. Bersama saya Siti Hawa Dan saya Fin Jamal. untuk yang tajuk hari ni, sebelum kita secara officialnya kita bagi tahu kita punya tajuk, saya nak bagi macam satu situasi ni lah. Ni perbualan antara A dan B. A ni kita cakap Aminah lah, B ni macam Bibah macam tu lah. Nanti saya nak tanya, korang boleh relate tak? Dia punya perbualan macam ni. A ni cakap macam ni, kenapa selalu kau suka makan seorang-seorang Yang B dia cakap macam ni, sebab tak nak kena judge makan untuk 3 orang sambil nak buka Netflix. Lepas tu aku tak nak cakap. Dia tak nak bersembang maksudnya. Lepas tu yang A ni cakap, aku tak boleh lah nak makan seorang-seorang. Aku rela tak pergi keluar makan kalau tak ada teman. Siapa boleh relate? Siapa boleh relate kalau korang A type A, kalau korang B type B? Okay, maksudnya macam akak, contoh bagi dialog macam akak A, Hawa B. Macam okay, bagi dialog tu balik. Bagi dialog balik. Kenapa selalu suka makan seorang-seorang Salah ke makan seorang? Situ ayat dia. Tak. Macam, Tak apalah, bos bagi dia ni. Kira macam macam akak makan seorang. Macam Hawa makan seorang, macam kau boleh makan seorang. Lepas tu Hawa kata, boleh sebab aku tak nak kena judge aku makan banyak. Lepas tu sambil makan tu aku nak buka Netflix. Lepas tu aku tak nak bersembang dengan orang. Maybe sebab pekerjaan si B ni dia dah kena bercakap dengan ramai orang. Lepas tu aku Kak Fin pula cakap, kalau aku tak boleh makan seorang ni, takut orang nampak ke, orang judge aku sebagai. So awak Hawa ke awak Kak Fin? Hawa A, Kak Fin B. Sanggup tak makan berlapar daripada orang tengok aku makan seorang? Hawa, aku nak makan. Aku nak makan. Okay, faham. Okay. It's me, Mahira. Saya lah B tu. B. B yang ni aku. B tu yang nak makan seseorang. Makan seseorang. Tapi bukan sebab nak makan untuk 3 orang tu, tapi sebab malas nak cakap. Tapi betul tau, akak sebenarnya jealous tau. Dekat Jepun ada kedai boleh makan seorang tu. Yes, lepas tu dia punya tu memang lepas tu orang tu tak ada macam, hai sedap aku makan. Tak ada, tak ada. Buka serap pap. Okay, thank you. Gitu. Dia macam cubicle, kan? Okay, korang borak je, akak nak baca kopeh. Okay. Sekejap. Bos buka mic dekat tak boleh titi ke? kan? Bos buka kat titi Boleh. Korang okey tak? Suara akak, sorry sebelum tu. Suara okey tak? Hari ni akak nak buat sharing sikit pasal lonesome lah, pasal loneliness. Loneliness pada orang solo dan juga loneliness pada orang-orang yang dah berkahwin. So kalau katalah korang pernah ada conversation ni kawan-kawan korang, share dengan diorang. My take would be on sociological aspect, yang mana macam dia macam ni sebenarnya. Bila kita tak tahu benda tu ada term, kita mungkin rasa kita seorang je kat dunia macam tu. Tapi sebenarnya macam kan Kak Fin buat sociology kan, macam a study of people, a study of masyarakat. So I just want to tell you yang macam you are not alone. Benda Allah ni sebenarnya common dan ada kaedah nak tackle-nya. Kalau korang rasa perlu di tackle lah. Kalau korang rasa aku okay je, pun tak macam it's always good to know dalam dunia ada pelbagai. Kan Allah kata pada kita dalam Quran, Allah kata macam aku jadikan manusia lelaki perempuan berkabilah, berjenis-jenis, so many categories, so many types, lita'arafu, untuk saling kenal-kenal. So bila kita tahu ada macam-macam jenis orang dalam dunia, so kita mungkin lebih bertenang daripada macam terlalu judgy pada orang dan terlalu judgy pada kita. Okay. Betul. Ada satu ni saya tertarik dia punya sebab dia. Saya B sebab nak elakkan diri dari shock gosip, takut terlepas cakap. Geng. Aku kurang di program pasal aku tahu aku. Korang baca tak tadi? Tadi kan dekat thread. Korang tahu tak? Tu akulah. Dia baru berdua. Kita berdua, kita update sentiasa yang tentang thread. Korang kita tak ambil tahu, maklum semuanya ya. Cumanya macam because sebab kita tahu kita macam mana. So tak apalah, kita relax je dulu. Ya, betul.
Takut dengan diri sendiri sebenarnya. Okay, sebenarnya apa tajuk hari ni kita nak comparekan antara sendiri dengan sunyi. Sebab kita selalu nampak macam orang yang bersendirian ni mesti dia sunyi. Sebab ada orang saya nampak dia posting macam kesiannya korang ni sunyi seseorang. Tapi orang yang seorang-seorang tu sebenarnya kadang dia tak rasa sunyi pun. So macam So kita nak tahulah sebenarnya ada beza ke sendiri dengan sunyi ni, ataupun boleh jadi ada persamaan, boleh jadi dia tak sama pun ke, macam mana? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jom kita macam biasa kita sentiasa mulakan dengan definition. Tadi sunyi dengan sendiri. sunyi dengan sendiri. Sendiri ni lebih kepada kuantiti. Maksudnya bersendirian, berseorangan. Kalau bersunyian, kau tak semestinya tak semesti kena seorang-seorang. You can ingat tak lagu Kak Fin, lagu Tahu? Dan kau tanya dalam diam dengan mata kau biar pejam, bagaimana mampu wujud sunyi di riuh engkau berdiri. Dia tak tahu lirik aku, tahu? Okay, so maksudnya dia macam ni. That song was made, sebenarnya dia adalah lirik lah, puisi. Macam mana kau boleh, soalan kau pada diri sendiri adalah macam mana boleh wujud sunyi ni dekat waktu macam semua benda tengah riuh, faham tak? Dan kalau akak boleh cerita sikit lah, lagu tu akak memang buat masa kan akak dulu muda-muda dulu kita pakai beret sikit kan. Na'udzubillah, bila akak cerita ni korang ambil iktibar tau, jangan korang cakap Kak Fim cerita aku pun nak cerita, jangan. So masa muda dulu kita beriuh dekat tempat bukan-bukan and everything kan. So macam I remember that was on my birthday. Lepas tu biasalah orang cakap umur 21 kena pergi celebrate dan macam kawan-kawan pun jomlah. Itu yang kelakarnya, nak kata kawan pun bukanlah kawan betul pun, dia just kenalan macam because you want people yang enable you lah. So bila kita pergi, so I expected, okay, this would be my birthday yang ke-21. I should be having fun and everything. So everybody was like jumping up and down. Wow. Gitu, macam somehow ada satu moment tu macam everybody yang semua benda macam slow motion gitu. Dia macam video Jello pula rasanya. Lepas tu akak terus ada that question, macam mana dekat tempat paling riuh ni aku rasa sunyi gila, because I know I was not connected to anybody. It was macam there's so many people there but I was not connected to any of them. Faham tak? Macam kita ada beramai, so korang kena tahu beza sendiri dengan sunyi. You can be beramai-ramai tengah riuh, tapi mesti ada di kalangan kita yang kadang-kadang social battery habis lah segala bagai kan. Ya, tengah gerak tiba-tiba senyap, tiba-tiba flat. Kawan-kawan rapat akak kenal lah, Kak Abang Tri dah tahu dah. Dia kalau macam akak tiba-tiba dah jam macam tu je, dia akan cakap okay dah kena balik lagi. Dia punya bateri dah kong. Akak memang macam tu. Akak akan push sampai satu fasa menong. Sama kan? Kau jangan nak nipu Okay, memang macam dari kecil ke bos macam tu yang macam okay. Surprisingly abah akak cakap akak masa kecil akak pendiam. Okay, alright. Tapi betul tau, macam ni ada orang I do believe macam ni, akak adalah produk generasi dulu di mana apabila anak tu pemalu pendiam, kita kena push dia ke depan. Okay. Yes. So that's why kadang-kadang akak ada existential crisis sikit. Sebab I know I don't like people. Tapi dah dibiasakan daripada kecil kena public speaking, kena pergi depan, kena masuk tandingan, and apparently I was good. Faham tak? Macam kita itulah orang cakap see, kalau tak cuba memang tak tahu. Tapi macam I know on stage I shine, I thrive, tapi sebenarnya in my heart I'm a quiet person. Faham tak? Dan korang boleh relate tak? Korang boleh relate tak? Siapa boleh relate? Faham tak? Macam masa akak kecil, abah akak selalu cerita adik-beradik semua main mengelinjang. Akak tak, akak suka duduk senyap-senyap, akak tengok TV, akak diam, akak observe. Akak suka buka ensiklopedia. Aku mesti tak tahu ensiklopedia tu apa. Ensiklopedia aku baca A sampai Z. Gambar-gambar tu, illusion tu macam wow, aku suka dengan knowledge, aku suka duduk senyap. But as I grow older, I learn that okay, aku kena macam tu, aku kena. Tak tahulah akak macam tu. Tapi masa kecil tu bos sedar tak sebenarnya bos? I remember daripada kecil tu I detested semua orang yang bising. Akak ada masalah macam siapa
bising sangat ni, semua main-main betul. Dan akak pula macam akak ingatkan sebab akak gemuk macam yang tembam-tembam tu, jadi macam mungkin aku tak suka bersukan sangat, tapi rupanya akak macam semak dengan bunyi bising kan. Suka orang budak-budak kan suka gitu. Akak semak sebenarnya. Tapi kita paksa diri untuk and itulah rupanya yang aku dapat ADHD tu. Jadi terror masking and sebab macam you force yourself to be somebody else. But akak tak salahkan langsung bagaimana akak dibesarkan, sebab kalau semua tu tak ada, I'm not who I am today. Faham tak? Tapi that's why sekarang ni akak kena ada masa yang akak punya macam me time yang akak senyap seorang-seorang tu. Sebab I have to recollect myself. Akak kena regulate myself. Kalau dulu akak tak pandai self regulating, akak bila semak akak akan mengamuk jadi barang, jadi marah-marah. Tapi because right now akak dah tahu, okay, ini sikit je lagi ni aku boleh meletus, so aku kena withdraw sekejap. Ini sikit, so you control your emotion because you have to be wise lah. Sebab kalau nak tunggu semua orang tunggu mood kita okay, semua orang nak tunggu sampai kita bertenang pun, it's not fair juga for other people. They do not know us, we know us. Gitu. Tiba pula tajuk lain pula ya. Okay. Tak apa. Sekejap, Hawa nampak ada. Kita macam nak humble je, tapi bila push ke depan kita akan perform well. Yes, itu namanya masking, dek. Masking ni maksudnya the real us is not the kejap lagi Kak Fia akan share one of the there's this one father of sociology, Joffman ni, dia main cakap pasal front stage backstage punya theory. Yes, anda bersama saya dia akan jadi ilmiah ya. Aku memang suka, aku cakap aku nerd. Saya suka pula dengan Kak Fia ni sebabnya rujukan sumber tu aku tak boleh baca. Kita ni tak boleh nak baca banyak-banyak perenggan ni, tak boleh. Kita nak kena ada gambar. Kadang dulu bila baca-baca buku kan, rasa macam kanak-kanak sangat. Kenapa aku ni dah besar pun rasa macam kanak-kanak? Kenapa aku nak kena ada gambar juga? Buku kegemaran mesti buku teks yang gambar, tengah-tengah ada gambar, lepas tu tepi ada gambar kecil-kecil kita kena cari kan. Kamus bergambar. Ya, kamus bergambar nama dia. Ada lagi ke kamus bergambar? Rasa ada lagi. Ada. Kau pernah dengar tak kamus bergambar? Aku paling suka tu sebab ada banyak gambar kecil-kecil. Lepas tu nampak, burung sedang terbang. Mulalah aku berangan. Nanti laut membiru bukan menghijau. Gitulah lebih-lebih. Lepas tu buku yang paling saya tak suka apa tau? Saya bukan tak suka intipati buku tu. Saya tak suka cara ia ditulis. Ya, buku teks. Bukan. Tu banyak banyak buku-buku agama yang dia suka tulis je. Tulis lepas tu dia cited. Tulis dia cited. Lepas tu aku ni tak boleh. Aku nak kena buka Quran pula. Masa akak growing up, akak tak tahu sekarang masih ada lagi kita Muta Al-Badrin kitab macam kiranya kitab siapa pergi sekolah agama akak ada kitab tu lah. Dia memang teks sahaja. Sebenarnya macam generasi akak masa batch akak tengah nak exam lah, starting pustaka-pustaka buku macam Sasbadi and everything, dia keluarkan buku teks yang macam point form. Lepas tu batch kita orang lah macam yang start dengan brain mapping and everything, macam lukisan. So macam terima kasih kepada generasi kami benda-benda tu. Betul, terima kasih lah. Sebab kalau saya rasa kalau saya hidup di zaman typewriting tu, aku tak survive. Tapi bersamanya kita kehilangan linggo. Ini tajuk hari lain lah. Sebabnya sekarang ni kalau perasan anak-anak muda tak pandai baca, kelihatan seperti root. Sebenarnya dia punya diction dah semakin low. Sebab kita terlalu banyak nak ChatGPT kan suka macam point form. Sebab bila kita hilang kata hubung, kita hilang semua tu, kita akan hilang lah what's the word for it? Kemanusiaan. Okay. Retorika tu macam faham tak? Kalau kita cakap point form, dia akan pendek, memang sampai, tapi keindahan bahasa tu hilang. So that's why anak-anak muda bukanlah root, dia tak ada kata hubung tu. Okay. Cakap pasal nanti kita bincangkan tu dekat episod lain. Saya nak sebenarnya saya nak petik balik minggu lepas. Ada satu part ni Kak Fin kata sebenarnya kesunyian ni akan efek pada kita punya mental health ataupun ada efek dekat otak kita kalau tak silap. Jadi nak tahulah sebenarnya kesunyian tu efek apa sebenarnya dekat mental and physical kita. Okay, sebenarnya kita boleh tahulah kalau segala yang negatif lah. Orang kata macam of course lah kita akan down. Kalau macam macam kalau orang tak faham kita pun kita semak and everything, betul tak? Tapi make up Fi nak breakdown sikit tau. Bila bahagian loneliness ni. Loneliness is not the absence of people, tapi the absence of connection. Itu yang cakap bagaimana mampu wujud sunyi diri engkau berdiri. Faham kan?
So apa yang nak cakap kat sini adalah dia bukan pasal orang tak ada, tapi orang ada pun itu lebih sunyi daripada memang tengah tak ada orang. Okey, akan nak bezakan social isolation dengan emotional isolation. Kalau social isolation, we purposely pilih untuk seorang. Kadang-kadang biasanya orang yang ada emotional isolation, dia akan memikirkan dia memilih social isolation. Tapi sebenarnya itu adalah self regulation untuk memberitahu diri, sebelum aku rasa sunyi tengah orang, biar aku seorang-seorang. Oh. Make sense tak? Make sense? Kalau faham cakap faham je. Aku kena ni nak buka kejap. Kalau korang faham cakap faham, kalau tak faham cakap tak faham. Sebab akak nak baca korang punya komen juga sekali ni sekejap Awak bacakan komen kalau dia ada kata. Akak nak kena tukar akaun sekejap. Susah nak tengok. Dari Nurila, kawan saya left me alone sebab saya nak resign dah sebab dia nak klik dengan kawan baru, sedih. Oh, tapi yang ni tak ada kaitan. Oh, okay. Alright. Sekejap Okay, now. Okay, now Korang I faham see. tak? Korang faham tak yang part yang Kak Fin kata memilih untuk menyendiri, tapi sebenarnya kita withdraw dulu sebelum kita rasa sebelum aku dibuang, aku buang orang. Macam tu. So macam ni, social isolation adalah berkaitan dengan orang. Kalau ada macam social isolation maksudnya family ada kat tengah-tengah, lepas tu family datang, abah panggil, "Ngajulah datang." Tak apalah, duduk dekat dalam bilik. Social isolation. Okay. Faham? Okay. Faham. Kalau emotional isolation, kita datang di tengah. Semua orang tengah gelak. Kelakar. Ingat tak ada. Kita tengok satu. Kita tak boleh relate. Emotional isolation. Okay, kat situ clear? Okay. Clear tak? Faham? Okay. So, kalau emotional isolation, macam ada setengah orang memikirkan, dia macam ni tau. Social isolation ke emotional isolation, dua-dua adalah pilihan. Tapi social isolation, dia lebih actively. Kita lebih aktif, kita boleh memilih untuk social isolation. Kita boleh decide. Kita boleh decide. Macam emotional isolation, kau tak boleh nak paksa kau tengah ramai-ramai, lepas tu kau macam, malas aku. Sebab itu kau masih lagi conversation diri kau boleh macam ngutuk, gimeh aku nak. Tapi emotional isolation, you want to be part of it, but you have no connection. Faham tak? So, apabila biasanya kau rasa emotional isolation, kau akan decide, tak apalah, aku buat social isolation lah. So, tak adalah nampak pelik sangat. Faham tak? That's why, kalau nak kata kau memang benci langsung dengan ni, kenapa Hawa ada circle, Hawa best gila kat situ. Faham tak? You are not macam your quiet self, your loneliness self, tapi bila ada, faham tak? Kita tengoklah dengan ke-connectionan kita. Ke-connectionan. Kita dengan orang tu. Faham tak? Okay. So, I'm surrounded but I am unseen. Lepas tu yang kedua, role entrapment. Macam mana orang boleh rasa tak ada, macam rasa sunyi tu. Ni role entrapment Akak nak tanya korang. Okay. Contohlah kalau akak tanya Hawa. Cuba cerita pasal Abah Hawa dalam 3 ayat. 3 ayat? 3 ayat. Simple je. Tak payah susah. Siapa Abah Hawa? Gitu lah. Bagi 3 ayat je. Tak kisahlah. Dia tak semestinya perfect pun. Abah Hawa siapa? Cakap gitulah. Abah saya petani dan penternak. Okay, katalah petani dan penternak. So you see that role in him. Betul tak? Tapi berapa ramai di kalangan kita bila orang tanya, abah awak siapa? Abah saya abah kita. Faham tak? Many of us, kita diperkenalkan dengan role kita. Okay, tahukah anda, akak baru tahu abah akak siapa this last 2-3 years. Yang mana abah akak siapa. Abah akak bukan, selama ni kalau tanya abah akak siapa, akak cakap abah akak dia driver bas sekolah. Benda yang aku saksikan. I do not know him like the real him. Abah akak sebenarnya, akak baru tahu betul-betul dia budak sastra and he's very good in his art masa sekolah dulu. Itu adalah dia. But kita semua once we grow older, kita ada role kita kena play, biasanya kita akan terpaksa buang yang kita tu. Faham tak? So, bila berkaitan, macam ada orang dia boleh redha benda tu. Macam Kak Fin, I know who I am. I know what I love. I know what I want. But the moment akak jadi Mak Juna, sebab Juna adalah sekian-sekian, so aku kena jadi Mak Juna, dan akak kena cari titik redha untuk faham yang, okay, tak apa. I'm no longer that Fin, aku akan adapt menjadi this person. So, I am this role of Mak Juna. But is that Fin Jamal? That's why atas pentas Fin Jamal lain dengan Juna Fin Jamal lain. Faham tak? Bila kau tak dapat jumpa titik redha tu, itu jadi susah. Itu datang lonely tu.
Faham tak? Faham. Loneliness tu bila kau rasa tak ada connection tu. Faham tak? Kita tak adalah nak cakap macam aku nak perlu jadi. Tak semestinya. Macam sebab adakah wajib untuk engkau stick to who you are dan abaikan dengan role. Kalau kau rasa itu perlu, adakah wajib? Faham tak? Dia kan sosiologi ni itu satu benda yang macam saintis lain merasakan ini bukan sains. Sebab dia tak ada solid answer. Faham tak? Sebab ini adalah study of masyarakat. There's no satu template untuk semua orang. Faham tak? Sebagai contoh, cerai bagus ke bersama bagus? Ikutlah situasi tu macam mana. Faham tak? Sociology adalah study tentang, okay, this is your situation, I assess. That's all. I'm not telling you what's best, what's not. Faham tak? Okay? Alright. Apa lagi? Tapi sila. yang Kak Fin kata tu yang macam dekat rumah Kak Fin yang lain, dekat pentas Kak Fin yang lain itu macam mana untuk memastikan kita tak hilang diri kan. What if kalau macam dia dah terlalu lama dia play the role yang people surround them needed, lepas tu dia dah lost, dia dah lupa sebenarnya dia tu siapa. Betul. Macam mana nak buat? Many of us are like that sebenarnya. Dan kat situlah yang Kak cakap, the power of redha, the power of tawakal. Kalau nak ikutkan macam mana, okay, tak itulah, okay, contoh lain. Okay, the role of, macam kita kan sebenarnya kita sejenis rock and roll segala bagai kan. Tapi kita tahu the role of a good Muslimah dan kita nak embrace benda lah tu. So many things that we have to let go. I know there are things that you have to let go because of what you're wearing. Faham tak? And then, lepas tu kita ni, and then orang cakap, dia dah hilang diri dia. Itu tanggapan orang, itu pendapat orang, tapi kita kena tanya diri kita, is this worth it? Faham tak? Ada orang redha dalam hilang tu, ada orang kadang-kadang rebel. Itu macam akak kan itu orang yang akak macam ada fasa akak rebel dan everything kan, dan akak rasa ini memang tahun akak rebel lah. Jangan nangis. Faham tak? But itulah untuk mencari titik redha, it's not easy. Dan that's why benda-benda macam journey macam ni tak payah nak dikongsikan kat threads. So orang takkan faham. Orang takkan faham macam, faham tak? Macam benda yang Kak paling suka, ingat aku tak jaki ke orang pergi ke laut lepas itu? Itu rumah aku dekat laut lepas. Orang cerita scuba whatever, free diving, aku rasa macam dua benda yang Kak paling cinta dalam dunia ni, laut lepas dengan muzik. Faham tak? Memang so macam this is a struggle lah. So macam tak apa, selagi mana kita itu sebabnya okay, sebagai contoh macam yang pasal laut lepas kan, macam akak dah redha laut lepas, so macam akak tak adalah sakit hati sangat. Yang akak susah nak redha ni muzik. So macam bila kadang-kadang kita paksa diri untuk isolate ourselves kan, lepas tu nanti adalah kesunyian tu sebagainya because tak redha lagi. Faham tak? Okay, virtual hug untuk both of you. Gitulah. Okay, so sambung kepada poin ketiga, pasal lonely dengan sepi, bersendirian dengan lonesome tu kan. Okay, so berkaitan juga dengan role tadi tu, Joffman ni, bapak kepada sosiologi ni, dia cakap pasal front stage dengan backstage. Sebab tadi Hawa cakap role tu kan, dia macam ni tau. Joffman ada cakap kalau dia susah nak cari balance. Kalau kau tu balance tu, kau memang ummatan wasata lah, memang betul-betul muslim yang hebat lah. Dia macam ni, kalau kau perform kau front stage, backstage kau lain. Kalau kau memang perform kau backstage, kau dekat front stage kau jadi lain. Dia bukan betul-betul pentas. Maksudnya macam mana macam ni, topeng kau yang mana untuk circle yang mana. Kalau kau berada lama performing, so orang akan hilang siapa diri kau quietly. Macam sekarang ni, akak tanya korang nampak Kak Fin jenis macam mana? Bagi aku tulis sikit, tak kisahlah positif ke negatif. Kalau akak tanya korang, siapa Fin Jamal di mata korang? Kak Fin jenis apa? Cakap jujur je. Kalau macam kasar, aku block je. tak. Serius, tak apa. Azam ready nak block. Ready Zam? Lepas tu mak siapa yang mengata aku Zam ya? Tak. Okay, ada yang kata happy going, deep segala bagai. Okay, after a while, lepas korang dah nampak akak, macam korang dah relate Fin Jamal sekian-sekian, betul? Tapi itu adalah front stage. Tapi backstage macam mana? That's why macam kadang-kadang akak rasa akak
Akak rasa Hawa perasan, akak banyak kali juga tanya Hawa, akak apa sama tak akak yang Fin Jamal dengan akak kat dalam rumah. Akak selalu tanya Hawa kan, sebab I need somebody yang tak bias, yang boleh check up on me. Dan Hawa punya jawapan simple je, bos manusia. Faham tak? Sama juga, kadang-kadang kita dah pegang role kita sebagai mak, kita dah power sebagai mak, orang lupa kita pun seorang isteri yang manja. Ataupun kita dah power sangat sebagai anak, orang lupa aku ada company kat luar yang aku kena jadi bos ni. Orang kadang-kadang orang nampak, oh bos ni jenis kelakar lah. Orang lupa ada masanya aku orang tengah fikir finance. Faham tak? So Joffman mengatakan kadang-kadang dia boleh jadi benda yang boleh menikam kita juga. Maksudnya if you're too good at one place, lepas tu another place orang lupa yang you are something else as well. Faham tak? Faham kan? Akak positif bijak. Fi jujur kadang-kadang menyakitkan hati. Menyakitkan hati kalau orang tak setuju saja. Kalau orang setuju je, terima kasih melepaskannya. Itu saya cakap. Apa yang Joffman cakap ni, apa yang kita boleh pegang adalah macam you choose what makes you happy at that time. Dan kalau katalah tanya pada akak kan, Fin Jamal, ada tak apa-apa yang macam statement kau dulu kau sesalkan? Pastinya masa kita muda-muda kita fikir takat tu. Lepas tu kita dah belajar agama ke, kita dah kenal orang lebih ramai. So after a while you tend to change little tweak here and there. Sebab we grow. Kalau kau masih pendapat yang sama daripada dulu, then something's wrong with you. Alangkan tengok movie pun, masa kita umur form 5 dengan masa kita tengok masa umur 30, patut ada perbezaan. Yes. Patut. Itu perkataannya patut. Kalau kau tengok macam, oh masih sama lagi perasaannya. Itu something wrong. Okay. Even kau dah rasa macam betul masterpiece, kau tengok Lord of the Ring, tengok kali ke-8 kali macam, aku macam ada rasa tak puas hati sikit pada Eowyn. Macam tu. Faham tak? So, dia kena, because our mind grow. So, you should have macam adjustment as well. Tapi apa-apa pun grow macam mana, dia punya paksi dia tetap Quran dan Sunnah. Gitu lah. Ada It's Me Mahira, dia kata Kak Fin kakak yang super understanding. Aku cepuk ni Kak. Lepas tu Bayar Samuel, Kak Fin rock and roll overdose but bayar. chill so much. Bayar. Jahat lah Bayar. Okay. Alright, soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Tapi sebenarnya yang ni soalan ni macam dah jawab dulu, tapi tak apalah saya sebenarnya kan poin akak tu ada banyak lagi, tapi akak bagi 3 je pasal takut berat sangat. Awak rasa nak soalan seterusnya boleh, nak pergi ke yang perkahwinan pun boleh. Saya rasa boleh je, sebab soalan ni akan bersambung balik dengan poin post tu mungkin. Okay. Sebab kenapa dekat media sosial yang kononnya menghubungkan manusia, we connecting people, tapi sunyi je juga. Yang ni dekat mana? Dekat perkahwinan tu? Belum. Yang ni yang media sosial. Media sosial konon sebab selalunya internet is connecting people. Yes. Tapi kenapa kita beramai-ramai ni konon-konon menghubungkan masing-masing, tapi sebenarnya kita tak connect pun. Bagus lah. Kebetulan ada satu point kat sini. Kejap kebetulan. Okay, bagus. Okay. Back then, social media, sebelum ada social media ni perkataan yang baru wujud sebenarnya ketika maybe around 2000 kalau tak silap, waktu the boom of Friendster, namanya MySpace, benda-benda macam tu. Sekarang dah evolve kau dah, tapi semua makin simplified. Back then memang tujuannya adalah untuk orang connect. Kalau korang tengok cerita pasal Mark Wahlberg tu, Mark Wahlberg pula, siapa nama mangkuk yang buat Facebook ni? Lupa dah. Mark Zuckerberg. Mark Wahlberg pelakon. Okay. Kalau korang tengok dia punya movie tu kan, dia cakap lah the reason kenapa dia buat macam MySpace bukan. Dia buat Facebook. Okay, macam dia buat MySpace kan. Jangan. Dia buat social media lah.
Sebab macam to connect daripada universiti ke universiti. Okay, back then sebelum social media, kita orang student dalam universiti kita ada LAN. Sebelum internet macam of course internet memang ada, tapi to connect within the university students, kita ada LAN punya connection. Maksudnya kita tahulah ni orang-orang terdekat kat sini. So kita boleh chatting whatever whatnot sesama orang yang menggunakan LAN. Faham tak? Lebih-lebih tak? Korang faham tak? Kau tahu tak dulu dia ada LAN, ada WAN, ada WLAN. Wulan adalah dalam anganku. Betul lah, anak-anak korang dapat everything senang je. Local area network Local area network. LAN ni. WAN tu Dia macam ni lah. Okay, sekarang ni Hawa pegang katalah ni telefon, So dia akan ada satu optik yang macam macam satu wayar yang macam so akak boleh borak dengan Hawa tanpa menggunakan internet. Faham tak? So ini connection kita lah. So these people yang buat social media ni dia rasakan tak best lah, budak-budak universiti kita ni tak cun lah. Kita nak cari yang luar sikit lah. So dia besar, dia kembang-kembang. So jadilah social media. So tujuan utama social media masa tu adalah to get connected. Sebab sebenarnya to get laid. Ya, sejujurnya lah untuk saling mehem lah dia orang tu, orang putih. So after a while dia picked up by the world. So asalnya bila kita tahu macam even sekarang pun sekarang dah kurang kot. Okay, anak-anak muda, anak-anak yang macam mungkin baru usia 30 tahun ke 40 20-an ke kan. Satu masa dulu social gathering was everything. Kat situ kau nak jumpa orang, kat situ nak jumpa calon. Itu sebab kau tak sabar nak pergi ke majlis perkahwinan orang, kau tak sabar nak pergi rewang, sebab itu je tempat yang ada social medianya. Medianya ada makcik-makcik pekpot. Nak kahwin kita dapat berita. Sebab dia wartawan kampung waktu tu. Dia wartawan kampung. Macam kau universiti mana? Saya kat UiAG. Dah ada kawan? Belum. Ni ada seorang belum ada kawan. Itulah kaedahnya. Dia connection tu. Itu connectionnya. So dulu orang suka dia macam ada tempat lah nak pergi. Sebab nak cari jodoh. Sekarang ni sebabnya akak kesian juga dengan anak-anak muda. They do not know where to find. Sedangkan dulu lagi susah. Tapi boleh dijumpa. Sekarang ni because there's so many platform, so you jadi macam terlalu banyak option. Macam kau buka Astro, ada kau buka Netflix, kau ada berpuluh beribu movie, lagi kau susah nak pilih movie apa, kau lama menong nak tengok option saja. Sedangkan dulu kita punya pilihan tak banyak. Pergi tengok kat senarai wayang ada dalam 20. Tengoklah mana-mana top one kau nak tengok. Sekarang ni because you can choose basically everything, so jadi banyak distortion. Okay, so yang sekarang ni pula macam dulu tu lah orang nak stay connected. Right now, kalau dulu kita mencari dengan kaedah kita filter menggunakan apa yang kita nak. Okay, contoh kalau katalah akan nak beli kereta. Ini akan bagi andaian akan nak beli kereta. Filter akan letak 4 tayar, ada satu steering, ada bumbung, benda yang aku nak. But right now because there's so many platforms dan so many filter yang akan jadi similar, kita gunakan negative filters. Maksudnya tak nak apa. So kaedah mentality kita, kalau dulu kita very positive, very optimistic untuk mencari, right now kita menggunakan macam benda-benda nak hazaf dulu. Faham tak? Korang faham tak? Ke akak terlalu unu sangat? Make sense tak? Faham tak? Faham kan? Yes. Kalau dulu kita buka jalan kita dengan kaedah yang sangat optimistic. Okay, I want to look for ni. But right now, you don't start with I want sekian-sekian. You start with what I do not want. Yes. Meaning, mindset kau starting dengan rejection. Faham kan? Yeah. Sebab cakap kesian sebenarnya generasi baru macam this kind of thoughts. Macam tak ramai orang borak kan. Ambil lah sosiologi Lepas jangan fikir ni sampah Lepas tu bila contoh kan we know what we don't want, tapi bila dah ada list of option yang okay, yang kau tak nak tu aku dah sorting out, masih ada a few more choices ni, pun tak boleh nak pilih juga. Okay, tadi ada tolong okay, tak faham macam ni. Okay, akak bagi contoh Grab food. Okay, boleh sebut tak? Makan food panda ke segala bagai. Okay, kalau dulu tekak kita nak makan apa so kita akan pilih nak makan sekian spesifik. Kalau saya kalau dulu kalau kita brainstorming kawan-kawan nak keluar makan mana, aku rasa aku nak makan yang berkuah-kuah, lepas tu yang masak-masak, kita akan explain tekak kita nak apa. Betul. Tapi sekarang biasanya kau nak makan apa? Yang penting tak nak yang ada tinggi kalori, tak nak gini. So kita layan
apa negatif tu dulu. So dia cakap faham tak? So dia pun benda tu dia memotong optimism. Cara kita bercakap, cara kita make it. That's why orang cakap. That's why cakap baik-baik dan baik-baik akan datang kat kita. Okay. Kalau katalah awak nak pergi jalan, travel, pergi overseas, pergi ke New Zealand saja nak travel dengan kawan-kawan. Lepas tu akak cakap, Hawa, enjoy over there, cari makanan sedap, gini. Best tak rasa? Berbanding dengan baik-baik kat situ banyak scammer. Faham tak? Dia macam dia akan potong. Dia macam mindset kau dia terus macam kena elakkan ni. Kena elakkan ni. Dia terus jadi kau akan start dunia dengan ketakutan. You tanam fear. Faham tak? Make sense? Make sense. Akak ada putus kawan seorang. Ya, pasal itulah. Akak pergi Turki. Akak pergi Turki, akak ada jemputan oleh Switzerland untuk bagi talk dekat mula patut pergi Switzerland, lepas tu cancel Switzerland pergi ke Turki. So akak bawalah akak, suami akak dengan anak akak dengan Juna masa Sakti belum lahir. Lepas tu everybody was like, okay, enjoy Turki and everything. This one friend, dia bukanlah friend pun, dia kenalan, acquaintance lah. Lepas tu dia cakap, baik-baiklah pergi situ banyak scammer. Akak jadi potong cakap, kenapa nak macam, dan kaedah cakap tu bukan kaedah yang macam enjoy tau tapi baik-baik gitu, bukan. Dia macam nak hamak sangat pergi Turki, baik-baik lah situ dah lah ramai scammer. I know Turki ramai scammer, but patut aku cakap lah, bukan kat Turki je banyak scammer, kat KLCC ramai scammer. Aku kena So adakah aku akan halang orang pergi KLCC macam tu. So Hawa kenal akak, Hawa tahu akak tak suka layan negative thoughts. Kan akak suka macam, okay, alright, apa yang kita boleh fikir, what can we do about it now? Betul tak? So if you Sakti tak diajar dengan pemomokan. Akak tak ajar polis tangkap, hantu ambil dia, tak ada. Sebab I don't believe in memotong potensi. Panjang pula tajuk ni macam ni lah dah hiking tukang nyusahkan orang. Is cakap pada situ instead of cakap macam tu, cakap lah, tahu ada banyak benda jadi sekarang kan, so you have to be well prepped. Betul lah. Saya kesian, sorry saya nak masuk dekat satu ni. Saya nampak this one girl, saya rasa berat dia lebih kurang dengan saya. Lepas tu kan dia cakap saya pun dah hiking pada ketinggian sekian-sekian, and then adalah kesilapan dia dari segi meter dengan kaki kot. Lepas tu ada orang cakap badan besar-besar ni nanti ni kau menyusahkan orang pula nak selamatkan kau. Banyak tahu yang cakap yang macam tu. Dia bukan, I know that kakak. Dia macam baju dia cerah. Cerah, lepas tu dia agak cabi lah. I know. That one saya macam kesian sangat. Lepas tu kan saya membaca dengan aku berat dia sama dengan dia. Lepas tu macam menyusahkan orang Akak nasihatkan aku, baiklah awak tombak tergolek. Tak, aku siap macam tapau, bawa granola, bawa tu makan elok-elok. Macam what do you get from macam implying negative thing? Macam kenapa kau momokkan orang? You can always give people good hopes and positive thoughts. Faham tak? Sebab ini ada satu kes ekstrim lah. Kawan kepada kawan akak, not my friend at all lah. Dia kata this is one friend. Dia punya positif dia maybe sebab dia sangat protected family dia, dan family sangat mengajar untuk positif. Dia pernah hitchhike. Lepas tu kawan-kawan cakap, kau jangan, tak lah, orang semua baik-baik. Masalahnya kawan-kawan semua macam, sebab kita tahu reality kan. Lepas tu dia macam, bang, tumpang boleh? Lepas tu orang berhenti pun, boleh lah. Kadang-kadang itulah rezeki macam, tapi janganlah korang buat pula. Aku tak mampu macam tu. Aku aku tak lagi mampu pula kita dah biasa dengar dokumentari yang pasal hitchhike ni, and then that bad things happen. Dan budak perempuan ni sebenarnya tak adalah hitchhike apa pun. Macam kiranya daripada kampus dia nak pergi ke kedai dekat luar. Lepas tu macam dia nampak kereta, bang, boleh tak saya nak tumpang? Saya nak, masa dia cakap dengan suara tinggi. Lepas tu macam cara Kak Abi lah cerita dengan Kak. Lepas tu macam, habis dia macam mana? Dia selamat, tapi dia selamat masa dia tak pernah ada masalah. Kadang-kadang orang yang terlalu positif ni, Allah pun kesian. Mungkin dia ada sedikit autism ke apa benda yang jujur dan amanah dalam jiwa tu. Saya pernah alami benda ni. Saya pergi melancong, seorang pergi Sabah. And then waktu tu tunggu untuk island hopping. Literally seorang-seorang. Sebab saya bila island hopping, kita pergi satu agent ni, customer, kalau customer dia tak ramai, dia
akan pergi tanya ejen lain yang diorang Faham? punya bot dah banyak. Dah banyak, betul. Dah banyak orang, and then Ha. dia tumpangkan kita, masukkan kita dalam bot tu. So Jadi saya kita tunggu. alone lah. Ya, memang aku sangat alone. Lepas tu kan, ada seorang ni dia macam pakcik kot, tak tahu lah umur dia berapa. Macam, berani seorang datang sini. Mesti masa tu baru macam, lah, aku ni pun berani macam kan. Lepas tu kan, waktu tu kan, saya jawab apa tau? Kenapa nak takut? Sabah ni kan Malaysia juga. Dia tak tahu si padan tu pernah kena tangkap segala bagai. Sebenarnya saya tahu je that kind of thing. Tapi macam maksud dia tu macam kau nak berjalan sana sini tak susah ke? Jalan je lah, kan bahasa masih Melayu. Kalau salah pun aku tanya je lah orang tu berjalan. Bukan pakai sirilik. Alhamdulillah akak pun terperasan satu benda. Akak memang macam tu, akak buat dulu. Baru bila orang cakap macam tak boleh gini. Lah. Itu sebab abang anxiety tinggi. Sebab bini dia bukan saja kena kontrol anak dia kontrol bini dia yang ada impulsive decision. Akak sebenarnya akak nampak dia, akak boleh je macam akak boleh, "Bang, minta tolong boleh?" Akak boleh. Abang cakap, "Jangan, sabar dulu." Macam, mana tadi orang baik? Aku tak fikir kadang-kadang. Itulah ya Allah Tuhanku. Okey, sambung ya Allah Tuhanku. Sorry korang korang kalau nak menyelit-selit lah. Kita buat-buat tajuk pasal sunyi. Tapi repek sampai si padan sana. Okay. Alright. Okay, ada tak siapa-siapa yang nak tanya soalan ke, boleh je typekan korang punya soalan. Saya bacakan sebelum kita move forward pergi soalan yang seterusnya. Berkaitan perkahwinan. Kesunyian dalam perkahwinan. Sedih sikit. Ada tak soalan? Ada ke? Oh, yang ni dia kata macam ni, yang pasal kita fikir instead of kita terlalu fikirkan yang negatif dulu, kita fikir yang positif dulu kan. Walaupun positive filters. Bukannya kita tak fikir yang bad things tu takkan happen. Dia ada dalam risk calculation juga. Cumanya kita fokus yang mana. Baguslah perkataan risk calculation tu. Orang selalu memikirkan orang yang positif ni. Akak dulu masa awal-awal Malaysia baru dengar perkataan toxic positivity. Ini baru dalam tahun 2010 macam tu orang baru sebut perkataan toxic positivity tu. Lepas tu akulah yang jadi duta ni, semua macam Afin Jamal tu toxic positivity lah tu. Because I like to talk about positive things. Orang memikirkan bila kita cakap benda positif, kita langsung tak nak fikir pasal negatif. No. Orang yang boleh nak berfikir positif, dia macam ni tau. Benda negatif tu, instead of kita fokus seramnya, kau berstrategi. When you have strategy, you do risk calculation, then kau boleh lebih yakin untuk rasa positif. Menghadap. Sebab you are prepared. Yes. Failing to plan is planning to fail. Yes. So memang, dan korang kena ada juga redha kat situ. Maksudnya dah plan. Kena ingat juga memula dah elok dah makan, tiba-tiba ada juga kejadian accident ke sebagainya. Itu nasib lah. Yes. Dan kita kalau accident, kita dah prepare. Kalau accident aku kena buat apa? Yes. Contact dulu agent insurance tu. The moment kita tak prepare benda-benda macam tu, itu sebabnya kita akan jadi panik, kita jadi kelang kabut and all. Okay? So rasa tak ada soalan, kita pergi ke seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Ini khas untuk orang yang dah kahwin Si Akmal dia tanya soalan lah. Awak ada? Ke? Sekejap mana? Barcelona. Kak Fien Barcelona, ada masa kita nak bersendirian, tapi bila sendiri rasa lonely, how to overcome? Itu agak cakap tadi tu, redha tu tak ada. Sebab tadi Akmal cakap Akmal memilih untuk bersendirian. But actually you're not. You're sebenarnya emotional isolation. Tapi you say that you want social isolation. Tapi sebenarnya you are disconnected to all. So basically kena fix dulu emotional isolation ni dulu. Sebab you are not choosing to be alone. Orang yang memilih untuk seorang, dia happy. Yes. Dan dia tak sedar pun sebenarnya. Aku dulu dia sedar bila orang datang je. Oh, gimana? Waktu saya di zaman-zaman sekolah menengah, rupanya saya seorang yang loner. Tapi saya ingatkan semua orang macam tu. Saya tak tahu pun itu adalah loner. Saya pergi sana sendiri. Saya sedar benda tu bila waktu tu dah 20-an, pergi raya kat satu rumah cikgu ni. Cikgu cakap, oh teringat awak dulu pergi sana-sana seorang, pergi sini seorang, lepas tu tak bercakap. Lepas tu macam, oh aku dulu macam tu ke? Lepas tu kan cikgu cakap, dah berubah ya kamu sekarang, dah boleh nak bercakap-cakap. Sebenarnya tak, saya baru develop, late bloomer. Tapi it needs a lot of practice tau, dengan tangisan. Betul Akmal, memang it takes a lot of practice benda ni. Semua benda, bukan saja pasal lonesome ke, tak, semua benda. Daripada orang yang kuat baran nak jadi bertenang,
takes a lot of practice. Yes. Daripada orang yang kuat menangis nak jadi bukanlah emotionless tapi macam lebih well Tone down, structured, lagi yes. tenang. It takes a lot of practice. Semua benda perlukan practice. Akak dengan Sakti ada word kita selalu cakap bukan practice makes perfect, practice makes better. Oh, Kan? I like Sweet that. kan? Sebab kalau Ya. perfect tu macam satu tekanan. Satu tekanan sebab I hated that word because Kak Fin dulu membesar I aspire to be perfect because I really adore my father and I rasa macam alamak aku akan susahkan abah aku, so I really want to be perfect. So dengan Sakti akak cakap I do not want you to be perfect, dan setiap kali akak membebel akak akan bagi balance punya hujah sebab macam katalah contoh pasal exam sekarang ni tengah mengisi exam ni, semoga Sakti dapat jawab dengan cemerlang, amin insyaAllah. So malam tadi dia tak boleh tidur lah. Dia tak boleh tidur, dah nangis. Lepas tu akak dah sebab kita kat sekolah dulu kita ada kakak-kakak yang terlalu panik sampai dia pitam waktu exam. Betul cakap Sakti, kita ni macam ketika belum jadi kita prepare, kita strategize. Waktu tu biasanya mami akan strict, akan membebel. Hari ni kita kena standby untuk esok nak exam. Exam day terpulang lah. Kalau Allah bagi elok, tak elok. Mami tetap sayang adik tetap anak mami. Of course mami harapkan adik jawab yang terbaik, tapi adik jangan pressure. Sebab kalau katalah kali ni tak dapat A, dapat B ke C ke D ke even F pun, then we know next one kita kena buat apa. Itu kena macam tu sebab macam our body ni kan dia macam ni. I'm very sure korang semua dekat luar tu pun yang macam sangat people pleaser, yang sangat fikirkan orang segala bagai ni, korang tahu korang punya limit kat sini. Kita semua tahu tapi kita sibuk nak jadi perfectionist sebab apa? Sebab kita nak sangat please orang, nak happykan orang sebab kita rasa itulah value-nya, itulah definition jadi orang yang perfect, yang bagus and everything. Sedangkan sebenarnya we are good enough. Dekat makan Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita memang dah terbaik takat kita lah. Jangan cakap kalau kita terbaik kenapa muka saya macam ni, muka Lofa cantik macam tu. Kalau maksudnya pada kita ni Lofa cantik dia kat situ, cantik kita kat sini. Pasti kita ada value lain and everything. Faham tak? Ada soalan daripada Anas. Salah ke kita fikir tapi kita tak nak pun benda tu jadi sebagai manusia dan macam ni? Salah ke kita fikir tapi kita tak nak pun benda tu jadi tapi sebagai manusia dan hamba untuk rasa itu atau fikir itu ini? Maksudnya salah ke kalau aku terfikir-fikir something. Itu sebabnya dia adalah tentang letusan. Okey, letusan tu apa? Letusan, sabarnya adalah menahan diri daripada letusan-letusan tau. So, letusan ni boleh jadi mulut. Kita cakap, kau dah aku lempang orang kau ni, tai ayam betul. Itu letusan mulut. Kadang-kadang letusan fizikal. Habis tu pelanting susu Juna, kopi Juna kat sini. Kadang-kadang ada dengan penulisan, ingat aku suka sangat Dana. So, itu semua adalah letusan. Menjadi orang yang sabar, kita kena tahan letusan tu. Adakah salah terfikir-terfikir tu? Kadang-kadang kau bukannya aku mau berfikir buruk tentang kau sekarang. Tak. Kadang-kadang benda tu je selalu, betul tak? But that's the beauty of istighfar. Istighfar kita astaghfirullahalazim. Ya Allah Tuhan aku tahu benda ni aku fikir. And then kalau kau dah 100 kali buat macam tu, kau dah tahu and you will feel bad about those lintasan, betul tak? Betul. So what can you do? Okay, aku tak nak fikir macam ni, aku buat busy lah. Aku buat reban. Itu yang akak ni busy buat reban lah, berkebun segala bagai because I know my thoughts. So I have to strategize. Akak tahu kalau akak duduk diam, akak main Candy Crush akak dah 20,000 lebih tu. Okay, gini otak aku meligat ni. Teringat tadi aku baca ada komen gini, kejap lagi aku nak membebel sorang-sorang dalam hati. So I cannot have that because I want to protect myself from me. Orang mikirkan kita yang pilih untuk berada dalam social isolation ni, kita anti-social, kita benci orang sangat. Walaupun betul, tapi sebenarnya tak adalah kalau aku macam bila akak cakap akak benci humanity ni sampai kalau ada orang tergolek tepi tu akak lantak akak kerana aku benci manusia. Kata ada orang tergolek aku tolong juga dek. Okay, tapi maksudnya macam I know if I am with a lot of people, I am the cancer. Aku akui je, I am not a good influence. Faham tak? So I can only control me and my family. And my family, kenapa akak rasa akak lebih selesa dengan family akak? With my family, I don't have to explain. Itu benda akak rasa lega sangat. Macam katalah macam Abang Tri yang viral semalam, dia cakap dua lain je. Aku faham entirely. Tapi satu Malaysia terus menuduh beliau sebagai bapa yang jahat, ya, memberi diskriminasi kepada anak-anak autism. Aku macam, babe, kita ada anak autism 14 tahun kot. Come on lah. Faham tak? So that's why macam akak rasakan
apa, kita je boleh kontrol diri kita. Akak memang pegang kita jaga diri kita dulu. It's hard untuk buat announcement ke, untuk ubah orang ke, buat benda ke sebagainya. So dalam fikiran kita, kalau katalah kita fikir apa, stay there, istighfar, move on, buat busy. Dia jadi silap kalau macam okay, ada sikit lah cerita, sikit. Dah. Habis semua, tapi dia baik. Settle. Itu Counter off macam tu Itu untuk nyedakkan hati kau. Faham tak? Okay. Ada satu ni lah, saya tertarik, dia kata daripada Mahira. Setelah join banyak episod KDKF, saya berjaya untuk tak jadi people pleaser dah. Alhamdulillah. Dan kita tapi sebab kita ya. Tapi itulah orang tak suka saya dah. Ini agak cakap. Okay, sebelum ni kita katalah okay, ini ada ni kejap mana aku punya ni. Ni. Okay, ini salah satu poin akak, emotional labor ni. Maksud kita buruh kepada emosi kita. Orang selalu nampak orang macam kita ni sebagai satu kontainer. Okay. Okay, satu kontainer yang mana semua orang nampak, baguslah kontainer ni, aku tuang lah. Semua orang tuang kat kita. Lepas tu dia tak perasan yang kita dah penuh, dia masih menuang. Because kita asyik receive saja. So selama ni kita yang people pleaser ni, kita ada satu mangkuk yang penuh. So kita please, Hawa dapat sikit, ni dapat sikit. So family kita pun dapat sikit. Now that kita memilih siapa yang aku please, sebab awak stop people pleasing pada orang yang tak perlu je. Tapi pada orang yang perlu dan penting, itu dapat banyak. Betul tak? Bila kita nampak siapa prioriti kita, takat mana kita patut servis masyarakat, dan sebenarnya family kita akan jauh lebih happy. Kita lebih happy sebab orang yang konsisten happy adalah orang dekat dengan kita. Bukan kata jangan tolong orang, tak. Maksudnya tolong orang masyarakat itu fardu kifayah. Tapi family kita sendiri ni, kita punya ni. So if you keep on pleasing our family, yang memberikan balik lah. Kalau macam yang mak bapak yang macam buat loan untuk aku, itu kita macam InsyaAllah. Faham tak? Alright. Okay. Ui, power soalan ni. Kita dah boleh masuk ke perkahwinan sebab Luna dia, betul? Yes, betul. Terima kasih Luna. Okay. Kita baca yang dulu, yang Luna punya dulu. Baru ni ada kawan mengadu, isteri dia madukan dia dengan anak-anak. Si suami sunyi. Macam mana tu? Dan saya ada teringat satu kes ni dari Jepun. Dia yang mengajuk, betul? Ya, 20 tahun. True story. 20 tahun tak nak bercakap dengan bini dia. Laki bini tak dia buat silent treatment bini dia. Lepas tu akhirnya bila ditanya-tanya, rupanya sebab bini dia lebih ke anak-anak. Okay, kita pergi dekat soalan lah. Untuk orang yang dah berkahwin, macam mana kita nak elakkan rasa kita sorang-sorang je dekat dalam rumah tangga tu. Sebelum tu, okay, akak baca yang Mamat yang macam yang bercerita dengan awak ni laki-laki, betul? Luna biasa nama perempuan. Okay, nombor 1, jauh sikit daripada lelaki kita tu, daripada lelaki Mamat tu. Faham tak? Okay. Ni akak cakap tu terang. Okay, faham. Lambat. So aku cakap aku ni CSI. Suena Jo cakap Pin Jamal kalau dah masuk, dia memang akak dulu. Okay, kalau korang tahu dulu ada CSI, tak tahu sekarang lagi tidak. Akak tak boleh tengok CSI sebab 5 minit pertama akak dah tahu siapa buat. Movie pun 5 minit pertama aku dah tahu pergi mana. Gitu lah. So yang macam ni, orang tak pergi ke opposite gender untuk bercerita pasal masalah perkahwinan sendiri. Itu kena elak je. Walaupun tapi best friend tak. Macam even akak dengan best friend yang kau best friend sesama perempuan pun, kita tak cerita masalah dalam perkahwinan sebab itu adalah dalam kelambu. Faham tak? So just be careful. Kita takut dia tengah toying with your heart. Gitu. Tapi kalau dia baik ke apa, cuma elakkan lah. Benda-benda tu syaitan pintu. Okay. So, orang gelak semua. Saya faham. Tolong jangan dengar aduan suami orang tu. Okay. Sebab kita tak tahu. Scandal Office 101. Nampak je kita ni bahagia. Apa lagi ayat-ayatnya? Macam awak tak sama dengan isteri saya. Luna, kita tak ejek awak tau. Kita benda ni common sangat. Jangan risau. Kita tak ada kayak awak Luna. Saya dah lama tak rasa macam ni. Dah lama tak rasa macam ni. Lepas tu mesti best kan jadi suami kau dapat melaut hari-hari di masa aku tak rasa semua tu. Okay, so anyway. Dia tengah pregnant.
Tapi apa yang Luna cerita betul memang ada hawa. Maksudnya memang ada isteri yang memadukan suami dengan anak-anak. Dan ada juga suami memadukan isteri dengan mancing. Ataupun juga hobi. Game. Game segala bagai. So jom kita masuk pula bahagian loneliness dekat dalam rumah. So kalau macam katalah ni Ummu Ahmad ada tanya soalan. Kita tak nampak dia mungkin nak Ada, sorry cuma soalan tu dia macam agak berat. Lepas tu dia tapi nanti saya akan get nanti back. hujung. Nanti hujung tahu. hujung tu. Sebab dia macam tak ada kesinambungan tu. Kita Nanti kena jap, sinambungan kesunyian tu. Okay. Alright. So dalam marriage macam mana boleh ada loneliness? Setuju atau tidak? Korang macam walaupun kita usik-usik si Luna tadi tu, betul atau tidak dalam marriage sekarang ni ramai orang berkahwin dengan bestie saja. Bestie yang level jadi housemate. Ni tak kahwin lagi, dia tak tahu. Ada perkahwinan yang end up bukan husband and wife dalam rumah tu tapi housemates. Kakak dan abang yang dah kahwin, ya atau tidak? Betul atau tidak? Kita tukar kakak dengan abang-abang dulu. Selalu nak kata padahal adik-adik ramai je dah kahwin juga. Kan? Kakak tu bahasakan kita lah yang dah kahwin ni. Gitu. Faham tak maksudnya macam mana? Maksudnya ya. Dia dan bendalah ni akak rasalah semua marriage pernah ada that patch. Akak pernah ada juga dan akak ada that conversation dengan abang. Akak cakap if we keep on like this, kita cuma akan jadi roommates dan kita bukan ada pasangan suami isteri. Faham tak? So untuk yang merasakan dia tengah dekat situ, tengah stuck kat situ ke ataupun macam macam nampak dah ke arah situ. So let me tell you, okay. So number one, macam mana situasi ni boleh jadi berkongsi rumah tapi tak berkongsi dunia? Jeng. Berkongsi rumah tapi tak berkongsi dunia. Maksudnya dalam rumah kongsi. Bil awak bayar, yang ni awak bayar, yang ni sekolah anak saya settle. 50-50. Dalam rumah kita dia tak ada masalah 50-50. Macam kiranya benda dalam rumah kita lebih kepada management. Faham tak? Dia macam tapi macam benda dekat office tak berapa nak cerita. Tadi macam sebab faham tak? Yes, So you tak kongsi the world out there. Bila macam contoh macam bila dia tanya tu entahlah, lelaki aku tak pernah cerita kat aku pasal sekian-sekian. Macam tu macam tu. Ataupun macam mungkin kan tadi akan cakap pasal role kan. After so many years kau stuck dalam role tu. Maksudnya macam kita nampak isteri kita tu sebagai orang yang diuruskan anak. So macam tak naklah peningkan kepala dia memikirkan pasal aku kena marah kat bos tadi tu. Padahal itulah sepatutnya. Yes. You talk to each other. Ni bila kau tak bercakap dengan bini kau pasal tu, pasal kau tak nak peningkan isteri kau. So kau nak cerita dengan siapa? Sebab kau akan meletup. Betul lah kau pergi daripada hawa. Tadi bos marah I lah. Masalah. Kalau I cerita kat wife I, dia tak faham. Kita kena buat compilation ayat-ayat macam ni tau. Okay. Apa namanya, lepas tu kita kongsi dalam rumah bab anak, bab macam benda-benda dalam rumah. So macam kita boleh segregate masalah dunia dengan masalah family. Faham tak? Bila dah macam tu itu dia akan start jadi loneliness. Sebab kan akak cakap bila kita terlalu lama dalam role, kita akan rasa lonesome sebab I am more than my role. I am more than your wife. I am more than your children's mother. I am actually your best friend. Macam I can be, faham tak? Kan betul, akak tak adalah semua benda akak buat dengan suami. Ada hari macam dia kerja, macam kita ada waktu-waktu kita, tapi bila yang kita tak ada, momen kita tak ada tu, bila kita jumpa balik cerita tadi kan gini, it would make us like stronger. Faham tak? Kalau roommate kan, korang yang ada housemate kan, macam ada masa nak borak, ada masa tak nak borak, sebab dia dah rasa macam tu. Yes. We do not want that actually. Kita tak nak hubungan platonik. Kita nak ada ihsan, kasih sayang, pandangan sakinah mawaddah tu. Ada this one kelas akak pergi tanya macam mana nak tahu dalam rumah kita ada sakinah mawaddah ustaz. Ustaz cakap macam ni, kalau kita rasa pintu rumah kita tu warm aja, sakinah mawaddah adalah tu. Kalau kita rasa nak balik rumah pun aduh. Contoh macam katalah rumah sewa, hawa nak balik rumah sewa, ada hari awak rasa macam okey balik. Dia bukan macam nah balik macam tu. Macam kalau akak dengan ni, katalah akak pergi studio ke segala bagai kan, macam waktu pergi tu memang saya tak nak buat kerja, tapi dah sampai je nak balik lah. Lepas tu bila dah habis tu macam nak balik nak balik abang kau gitu. Faham tak? Tapi saya nak tambah sikit sebenarnya inilah yang orang panggil nafkah batin. Yes, nafkah batin. It's not only pasal sexual. Yes.
orang selalu tertinggal yang part ini. Hmm. Dan ini juga itu Kak ada borak siapa tak ingat. Apa sebenarnya benda-benda lah ni orang selalu fikirkan minta maaf ni perbualan munakahat sikit, foreplay adalah atas katil. Sebenarnya tidak. Foreplay adalah macam bantering antara macam sebelum masa dekat meja makan dah gelak-gelak cubit sikit macam it is an ongoing foreplay marriage ni. Faham tak? Kalau macam kita hanya dekat atas katil saja itulah foreplaynya, then you are not going to get that connection tu. Nah. Alright. Okay. So akak bagikan nota ni lah. Ramai suami isteri tahu kopi apa pasangan minum, pukul berapa balik kerja, makanan kegemaran dia, tapi tak tahu apa yang tengah dia risaukan. Tak tahu apa yang tengah dia nangiskan dalam kereta sebelum dia turun daripada kereta tu. Apa laki aku macam dia kita perasan laki aku ni dah sampai kereta dia tak terus keluar. Dia ambil masa dalam 2-3 minit baru dia keluar. Apa dia fikir masa tu? Benda-benda kita faham tak? Macam of course ada masanya pasangan kita dia akan pause kejap, tapi after a while dia akan cerita kat kita dan alhamdulillah lah. Tapi ada orang dia terus botol, lepas tu terus tak cerita langsung. Tiba-tiba heart attack. Ya betul. Kita nak macam tu lah. Alright, masalahnya ramai pasangan bercinta dengan pasangan kita yang masa kita kahwin tu. Keras tak ayat tu? Yeah. Okay, you are married to your husband atau you married to your wife pada tahun 2008 contohnya. Lepas tu sekarang dah 2026. Pastinya software update tu ada. Yes. Adakah kau ambil maklum apa bug yang dah fix? Faham tak? Ni kita borak iOS pula so of course lah kita tahu pasangan kita macam mana, tapi maybe ada benda dah berubah, ada macam so macam mana kau nak tahu? You tak boleh nak observe betul, kita boleh observe pasangan kita, tapi you need to talk as well. Tapi korang kena faham respon pasangan kita tak semestinya sama. Isteri kuat berborak, suami mungkin menjawab kaedah dia, tapi at least communication ni dia tak semesti verbal. Asalkan kita faham ada message cukup lah. Macam sebagai contoh, akak dengan suami akak, kalau kita borak, yang banyak menyanyahnya aku. Laki aku banyak respon. So I know from this respond, ni maksud gini. Tapi still ada respon daripada dia. Faham tak? Kalau kau membatu, memang susah. Ini kepala ada batu lah. Macam tu. Faham tak? Right? So dari luar ini yang kedua. Yang ni perkahwinan menghasilkan banyak functional couples tapi bukan emotionally connected ones. Function. Kau memang function. Orang nampak best ada cemerlang. Macam cemerlang lah. Macam ni. Itu yang macam bila akak tengok dekat thread. Macam saya nak suami yang kawam dia ni. Korang cari function. Korang define pasangan korang berdasarkan function yang kau nak. Kau tulis filter yang kau nak tu. Tak ada masalah. Tapi kau kena faham manusia ni dia berdasarkan emosi. Emosi berdasarkan hormon. Ada hari dia begitu, ada hari dia begini. So tak ada masalah kau suka apa. Cumanya kau kena faham yang individu semua dia ada traits dia masing-masing. So of course contoh kau kata aku nak suami yang kawam. Tapi kita tahu juga kawam. Tapi kalau dia tak mampu at least dia rajin. Faham tak? That's why tak payah tulis. Sebab kalau kau nak tulis benda tu siap dia punya explanation dia akan jadi panjang. So lala benda macam ni kau simpan je dari sini tu. Betul. Gitu. Wallahualam bisawab. Okay. 24 tahun kami berkahwin, share semuanya pilu and deep tu. Alhamdulillah. Barakallah. Mahirah dia cakap. Perkahwinan memang kena banyak borak, walaupun sekecil-kecil benda semua nak kena share. Tapi masa awal kahwin dulu, ibu pesan benda-benda kecil tak payah beratkan ke suami. Dia dah fikir banyak benda, tapi kita suka nak share semua benda. Mak kita generasi lain. Yes. Laju siapa fikiran dia? Hi-fi. Generasi kita lain. Mak kita semalam ke kemarin ada orang cakap pasal aku benci betul orang nak suami-suami panggil isteri dia orang rumah. Lepas tu dia tak faham benda tu. Dia nampak benda tu mengecilkan function seorang perempuan, the role of women. Lepas tu dia cakap, okay dek, sebenarnya macam ni. Back then memang suami-suami kawam. Memang suami-suami kerja buruh segala bagai. Memang isteri memang duduk rumah expected untuk jaga anak. Jadi bila lelaki cakap orang rumah, orang dalam rumah, sebab bagi dia ini aku punya vlog. Dalam rumah tu tanggungjawab aku. Faham tak? Sama juga akak cakap dengan orang. Sebelum tu semua lagilah suami-suami tak panggil isteri orang rumah, panggil adik abang. Adik aku ni adik. So aku macam, adik. Abang adik. Okay. So dekat thread ada orang marah pasal suami-suami memanggil isterinya orang rumah. Lepas tu akak terpaksa lah, sebab saya kan sosiologi, saya suka antropologi, saya suka kemasyarakatan. It's not at all something yang discriminate perempuan. Langsung tidak. On contrary, dia adalah satu panggilan endearment yang sangat sweet bagi akak. Okay, dulu-dulu bapak-bapak punya kerja cari duit. Mak-mak memang duduk rumah. Dan
tahukah, okay, sebelum kau rasa rumah je, sebelum tu nak bagi tahu dulu, bangun pagi mak dah menggiling segala bagai, baru settle sarapan. Lepas sarapan basuh pinggan, dia terus tengah standby untuk buat lauk tengah hari. Tahu tak korang? Ya, mak Lepas saya masih begitu. masih. Masih. Dia macam hidupnya memang Lepas masak je. sarapan dia dah kalut. Kita nak masak apa ya? Faham Mak tak? kejap lah. Macam kita kan tengah muak nanti. Aku nak keluar beli Habis barang. tengah hari baru dia ada sekejap masa tu, mungkinlah dia pergi tengok itik dia ke segala bagai. Lepas tu sambung dah standby untuk makan ni. Sebab memang orang perempuan itu kerja dia. Sebelum korang nak benci benda tu, korang kena faham bapak-bapak memang balik bawa ikan, bawa makanan segala bagai. So anyways, orang lelaki memanggil isterinya orang rumah, maksudnya orang dalam rumah saya. Dan sebelum kau nak marah, tahukah anda gelaran untuk isteri-isteri yang para pembesar dalam rumah ni, orang kaya je tak payah kerja tau. So kami dipanggil Rabatul Bait, maksudnya queen of the house. So ratu dalam rumah, so orang dalam rumah. Okay, sebelum orang rumah, suami-suami panggil isteri adik. Adik. Kalau kita macam pervert, macam incest. Tak, memang itu adalah so belajarlah sosiologi, kau faham. So orang paling rajin dari dunia mak aku lah tu. Itulah tu kan. So apa soalannya tentang apa tadi Dah cerita pasal abang adik tadi, tapi tengah cerita pasal perkahwinan. Lupa dah tajuk apa sebab cerita pasal abang adik tadi. Korang ingat tak? Functional ke apa, emotional. Tak apalah, nanti kalau akak ingat akak kita boleh proceed dulu. Kalau akak tak ingat dah. Okay? Sedih lah. Mana yang umur tadi dia tak masuk dia lagi. soalannya umur mana? Sorry tau, sebab dia ada kaitan dengan pasal anak. Tapi saya rasa dia macam mana dia nak avoidkan rasa sunyi sebab dia dah lama nak ada anak tapi tak ada anak, and then kesunyian tu datang. Saya rasa lah kind of that lah dia punya soalan. Faham. Okay, biasanya yang macam tu dianya boleh tapi pasangannya tak boleh. Tu sebabnya dia yang rasa gitunya. Faham tak? Sebab kalau dia tahu dia yang ada problem, dia akan lebih reda. Faham tak? Okay. Okay, ini akak boleh cakap tajuk ni sebab akak sendiri tak ada anak sendiri ya. Okay, so korang jangan rasa akak nak judge orang ke apa. Anak akak dua-dua tu adalah anugerah Allah melalui rahim orang, muka rahim akak. Okay, so atau kemungkinan juga dua-dua memang ada masalah, lepas tu seorang nak adopt, seorang lagi tak bersedia nak adopt. Macam tu. Now, that is why akak memang tak galakkan kita menyebuk dekat orang apabila dia orang dah declare bercerai ke apa ke. Kenapa apa jadi? Tak, kita tak akan tahu dan kita tak boleh nak faham. Akak ada satu point pasal tu tadi. Kejap. Ada satu point tadi bagus. Lack of shared reality. Kenapa akak tak galakkan kita netizen ke siapa-siapa ataupun kita orang dalam masyarakat sibuk dengan masalah orang? Sebab setakat mana, sejauh mana pun kita boleh empati, kita tak ada shared reality. Aku nak sebut shared reality lah, macam reality yang dikongsikan. Faham tak? Okay, akak boleh cerita dengan Hawa pasal mak akak semua. Hawa paling jauh, Hawa boleh simpati. Yes. Tapi bercerita dengan Hawa tak sama langsung dengan akak bercerita dengan kawan akak Kak N tu. Sebab kita orang sama-sama kehilangan mak masa kita sekolah rendah. Sangat sama. So macam walaupun akak tahu Hawa kesian dengan kisah akak tu, tapi dengan Kak N tu dia tak perlu kesian pun akak boleh relate kau dengan dia. Faham tak? Okay, so macam bila pasal bercerai ni kan, macam kadang-kadang bila orang cerita kita nak bercerai pasal tak ada anak, dan aku nak begitu, kau nak bercerai sebab dia tak ada anak, kau sanggup ceraikan dia. Itu kau. Kalau kau rasa benda tu kecil, tu kau. Ada family dia rasa saya memang objektif saya daripada kecil, saya memang nak jadi mak. Contoh. Yes. Macam Kak Fin. Kak Fin sangat suka budak. Tapi suka aku dengan kaedah aku lah. Suka nyakat. Tapi tak adalah sampai nangis. Aku suka nyakat tapi nyakat berborak. Macam tu. Bila akak dengan suami, kita dah masuk tahun keberapa, tak ada. Kita memang sebelum kahwin pun akak dah cakap dengan suami, ada kemungkinan macam hati I merasakan kita memang tak ada anak ni. So macam what if kita tak ada anak, are you going to be okay with it? Suami Kak Fin dia cakap masa tu aku memang tahu aku nak kahwin untuk ada best friend. Ada anak is a bonus. Kalau tak ada, tak apa, at least aku ada best friend. Tu dia cakap. So macam alhamdulillah Allah temukan akak dengan orang yang okay kalau adoption. Lepas tu betul-betul lepas kahwin tak ada anak. So macam kita, jadi waktu nak ambil anak tu tak ada pun conversation, we have to sit down and talk about this. Tak ada. Kita memang santai je, smooth saja. Gitu tu sebab kalau kita tak cerita dengan orang Juna dengan Sakti adalah anak susuan, diorang tak tahu macam itu anak susuan. Ada orang
tak sangka. Padahal macam sebab cakap, boleh mak susuan boleh sesayang itu? Ya boleh. Gitu. Faham tak? So, untuk menjawab soalan umum tadi tu, perasaan sunyi tu adalah, itu normal. Cuma kan daripada awal akak cakap, apa reason sunyi tu? Bila redha tu susah. Bukan nak kata engkau tak redha. Bukan. Kau kena faham macam ni. Aku perlu cari titik redha tu. Seandainya titik redha tu susah sangat, dan mungkin sebab macam aku sayang suami aku, tapi aku nak sangat jadi mak ni. Dan kalau dia tak nak berada dalam journey adoption ni, then why would I waste my time? Faham tak? Macam mungkin ada setengah orang dia merasakan suami is everything. Ada orang merasakan I do need someone to share with. Macam aku nak ada protege, aku nak ada, faham tak macam tu? So kita semua ada realiti berbeza, kita semua ada objektif berbeza, kita punya ada keinginan berbeza. So pakat sama-sama pasangan, sebab bila kita berdua dah ni, dia macam ni tau, dia bermula dengan jauh hati nanti. Dia mula, faham tak? Bermula dengan jauh hati. Nak cakap takut pasal lama-lama kecil hati. Lepas kecil hati, lama sangat kecil hati, dia akan mula jadi macam marah. Kenapa tak nak? So bila dah ada marah, mulalah rasa hilang rasa. Hilang rasa tu start nak borak. Dina, I nak cerita. Isteri I madukan I dengan anak-anak. Macam tu. Faham tak? Untuk orang yang kakak-kakak, abang-abang yang dah kahwin, betul atau tidak? Apa-apa jadi dengan pasangan kita, selagi mana kita tahu ini adalah segalanya, itulah dunia, macam pasangan kita adalah dunia, kita takkan cerita buruk pasangan kita tu. Sebab kita tahu merajuk hari ni, esok dah okey dah. So, the moment ada orang boleh cerita pasal partner dia, sebenarnya sebelah kaki dia dah redha dah kalau nego. Faham tak? Wow. Betul atau tidak? Aku tak rasa aku seorang dalam hal macam ni. Apa sebab tiba-tiba beramai ni, seram pula aku tiba-tiba aku terpandang. Dia macam ni. Macam, faham tak? You want, ada macam ni, kalau kau baru ada boyfriend gitu lepas tu kau nak promote boyfriend kau kat kawan-kawan, dia baik, kau hanya akan cerita the good part of him, betul? Yes. Adakah kau akan cerita, tapi itulah dia suka korek hidung, aku tak akan cerita benda tu. Betul tak? Unless kalau kau dah tak suka dia, dia memang dia baik, tapi dia suka korek hidung. So macam nanti tapi dia okey lah, tu lah tu, faham tak? Itulah tu. Fuyo ramai tu seram buat kita. Tiba-tiba dah hilang. Okey, alhamdulillah. Tak. Dia macam ni, akak rasa risau kalau ramai sangat, sebab yang ramai tu biasa tak kenal kita. Sebab biasanya muka korang passion sama je, aku tahu. Gitu. Okay. Ni Fin, boleh tak nak tanya, kalau pasangan Fin tak terima Fin dalam journey adoption, what will you do? Boleh ke saya jawab soalan ni? Boleh. Silakan. Okay. Sebab I told my husband before we got married, kita orang kan tak bercinta. So kita macam kenal, macam terus nak kahwin tu kan. So kita cakap dulu apa benda yang kita okay, apa kita tak okay. Kita macam okay, this is my card. Lay out. Okay, play my card. Lepas tu dia pun cakap okay, this is my card. Lepas tu kita tengok okay ke tidak. So masa tu kita memang tahu, kalau dia kata aku memang nak ada band Hazri Fitri, dan masa tu cakap, then we are not compatible lah. Faham tak? It's as easy as that. Sebab kita tak invested sangat. Dia macam, faham tak? Kita mungkin hari ni kita kenal, lepas tu 2 bulan setengah kita dah kahwin. So tak sempat nak invest apa-apa pun. So perkahwinan kami, the moment kita kahwin, itulah macam, sebab kita dah kahwin dan betul-betul lah buat. Sebab kita rasa masa sebelum kahwin memang kita ada conversation, betul-betul nak kahwin ataupun sekadar kahwin. Kalau betul-betul nak kahwin, whatever come rain, come ribut, we have to fight for this. Sebab kita kena nak, if we really want to ni, faham tak? So bila suami cakap yang macam aku penting ada best friend, macam this is it. Faham tak? Kak Fin pernah tolak a really good guy. Kan cakap tu pernah ada really good guy, tapi kita tak ada, sebab dia kata dia nak settlekan adik-adik dia dulu habis sekolah. And I know that aku tak ada sabar nak tunggu adik kau masa baru sekolah menengah, sekolah rendah. Kita ni kat universiti, nak tunggu masuk 5 tahun lagi. Adakah aku akan berkahwin pada umur 30 lebih? Yes. Dan kita perempuan ada biological clock. Kita ada biological clock, walaupun aku tak ada anak ni. Tapi macam kalau aku muda boleh main kejar-kejar lagi. Kalau dah kahwin, bang lutut longgor. Tak best juga. You know, so macam macam kita amicably cakap tak apalah, macam this is not it. So for me, macam value is very important. Sebab I know what I want, dan professional dengan orang depan lah. Tapi of course lah, kalau dah invested, lepas tu tak apa, itu jadi merentan tu rasanya. So dengarlah. Itu sebab bila adik-adik datang pada Kak Fin, cakap, Kak Fin, saya nak kahwin murah-murah, simple-simple. Jadi mak saya tak kasih. Okay, betul lah, aku dah kawan nama dengan mamat tu, dan kau rasa nak cepat je. Betul tak? Kalau katalah kau tak kawan dengan mamat tu lama-lama, lepas tu macam jumpa ni, jom kita kahwin, lepas tu macam saya nak majlis, faham tak? Macam
Kau tak ada investment lagi dalam tu, so kau tak kisah apa-apa. Mhm. Faham tak? Itu wallahualam bisawab tak apa yang akak boleh katakan lah. So I hope I answer your question lah. Muka space yang sama. Kan? Jadi pandai memandang gitu. Betul. Yeah. Tapi saya suka lah dengan style Kak Fin dengan Abang Tri yang layout everything yang what you need in that marriage tu. Sebab ada pernah satu ni, this counselor dia kata the wife datang, dia kata apa lagi yang tak cukup dengan saya dah buat semuanya, saya jaga anak-anak dengan baik, setiap waktu makan saya masakkan apa semua, I provide all this, tapi still macam it's not enough, good enough to that husband. Lepas tu kaunselor tu cakap macam ni, yang you provide tu betul ke yang suami you nak? Sebabnya ada lelaki dia sebenarnya tak perlu pun untuk engkau masak untuk dia. Yang dia Suami perlukan engkau duduk dengan dia, bersembang dengan dia. Kan, betul. that kind of person. Cumanya ialah sebab boleh jadi apa yang perempuan tu amalkan dia daripada previous nasihat, mungkin daripada mak dulu-dulu, mak ayah kita diorang lebih pada functional. Tapi zaman dah berubah kan, so kita dah lagi pandai nak tahu apa yang kita nak, bukan sekadar jalankan apa yang kita perlu jalankan. Tadi awak cakap mak bapak kita functional, akak cakap betul functional, tapi emotion tak ada. Yang macam yang kita cari pula emotion, macam batch kita bagi emotion je, function tak ada. Jujur aku cakap terang akak kan memang buat studies on anak tak asal taraf and everything kan. So bersamanya akak study juga pasal statistik divorce, statistik perkahwinan and everything. Percayalah ya, kita punya kelahiran makin rendah, Rohingya lebih ramai. Betul. Lepas tu dah lah kahwin tak ramai, divorce makin tinggi. Kita menuju kepada negara tua. Betul perkataannya. So akak nak cakap dengan korang macam ni, sebelum kita salahkan generasi muda, sebab akak selalu nampak bayi-bayi aku ni suka membebel, ataupun sebelum-sebelum aku suka membebel, budak sekarang ni kahwin untuk bercerai je. Akak akan cakap macam ni, salah kita. Berani ke nak cakap macam tu? Salah kita sebab kita menunjukkan contoh yang tak baik. Faham tak? Di sini anak-anak biasanya dia akan buat pilihan berdasarkan apa yang dia biasa. Kalau dia membesar tengok mak bapak dia tak happy, ada ni macam ni tak cukup, ni terlalu bergaduh sana segala bagai skandal segala bagai, kan akak cakap ni mula sedih, lepas tu jauh hati, lepas tu lain-lain dia mampus semua. So dia akan menolak. A lot of kids these days menolak perkahwinan sebab apa yang dia nampak daripada generasi kita. So janganlah kita nak katakan macam budak-budak ni semua ni kan. So kita kena kesian juga kepada mereka. Itu sebab aku rasa aku suka je jadi toxic positivity ni. Aku nak kutuk pun. Sebab macam sebenarnya ada je benda-benda indah. Ramai je kakak yang indah-indah belaka, perkahwinan abang-abang yang baik-baik belaka. Tapi yelah, penyakit ain tu ada. So tak payah tunjuk sangat. Tapi bila kita tak tunjuk, yang bercerai, ramai nampak itu pula lebih cool. Betul. So apa yang akak boleh kata, dia macam ni lah, macam dia both perlu. Function perlu function juga, emosi pun kena ada. Dia kena dua-dua. Kalau macam function saja tak ada emosi, dia je macam mak abah kita lah. Tapi adakah dia orang bercerai? Ada je yang function tu sebab dia tak bercerai. Ada ramai mak bapak kita dulu-dulu dia macam memang provide tapi meraban lah maknya makan hati gitu. Ada satu ni case daripada satu lawyer ni kata dah 32 tahun kot kahwin, filekan cerai. Ada. Sebab dia kata anak dah settle sebab semua. dia dan pasangan dia pun macam pasangan dia macam wife ni cakap suami dia ni perfect je, tak ada apa masalah pun, tapi suami tu yang minta filekan perceraian tu sebab dia dah penat jadi function. Function penat weh, sebab macam after 5 years kau nak ada juga orang okey tak hari ni, macam tidak, macam kadang-kadang kan bila ada orang share pasal macam suami balik bagi air, lepas tu kenapa jadi ke isteri hamba, macam kenapa kau rasa benda tu hamba, aku rasa benda tu sweet. Faham tak? Ikut pada orang lah. So teringat ada satu movie lah, short film ke whatever. Lepas tu macam this wife, dia tiba-tiba starting ni bini dia tanya, dia lagi hodoh daripada aku, dia lagi rendah status daripada aku, dia punya kerja lagi bawah daripada aku, dia lebih low daripada aku. So macam apa yang aku tak ada yang kau pilih dia dah menjerit lah, kau kenapa lah, macam why do you choose her. Lepas tu dia jawab satu, because dia lembut dengan kau.
sebab dia bertenang, sebab dia macam segala benda, faham tak? So sometimes in marriage you think you know what your partner wants, but because you don't communicate, kau tak tahu sebenarnya dia maybe nak benda lain. Itu sebabnya korang sebagai netizen tak payah nak sibuk perkahwinan orang macam penyondol ni berburuk, ataupun isterinya lagi padalah layak disondol. Kau tak tahu sebenarnya apa macam baik lelaki baik perempuan, apabila kita tak ada communication, kita tak tahu pasangan kita nak, lepas tu dia bergerak ke benda lain, kau jangan nak bandingkan apa yang ayat ni, jangan. Apa yang saya tak ada yang dia ada bang. Apa yang dia buat yang aku tak buat ya. Contoh gitu kan. Lelaki perempuan ada sama-sama. Tapi korang jangan ingat kita enable perbuatan kecurangan kita. Tak. Maksudnya bukan. Macam I want you to think about it this way. Thank you for the disclaimer. Sebab kita tak nak orang mikirkan macam macam aku ni dah gini macam aku kalah kepada orang lebih. Bukan macam tu. Sebab bila kita tak cakap apa gini, tapi kau tahu juga kalau katalah ada suami dia lafaz juga. I suka yang jenis seksi ni, so kena enjet sikit, bagi besar sikit, ketat letak samdat dah apa benda, nama-nama benda macam tu. Kalau benda tak selari dengan agama, kau tahu value tu tak selari dengan kau. Kita pula orang yang baca Quran. Dia nak suruh kita buat benda-benda yang tu. Tak bala ya. Faham tak? You have to know your value. So communication is important. Cumanya ramai perempuan memikirkan communication adalah kaedah communication perempuan. Lelaki tak communicate dengan kita macam tu. Tak. Kau lagi kenal suami kau. Kalau katalah ada, saya tengok ada je suami boleh suami-suami influencer memang rajin sebab dia orang businessman. Yes. Dia pandai cakap. Okay. Businessman dan salesman memang itu kerja dia. Amirul Bakhtiar. Kan? So macam kau tak boleh expect semua lelaki jenis pandai nak deliver apa dia cakap. Kau kena kenal suami kau. Takkanlah dah 20 tahun kau tak tahu suami kau cara dia nak cakap nak tu macam mana. Kadang-kadang pasang cinilah laki aku, kau tanya mami nak makan, tak nak. Dia belikan juga. Kenapa? Sebab dia tahu aku cakap tak nak sebab aku rasa aku gemuk. Dan dia beli juga. I tak kisah you gemuk yang. Nanti aku marah lah. Saya dah gemuk, saya nak makan. Makan. Lepas tu macam bila makan sedapnya. Saya memang lapar. Faham tak? Gitulah. Don't know how to communicate and how nak start. Boleh kakak bagi tips sikit? Okay. Nombor 1. Boleh baca tips-tips orang. Tapi kena ingat itu orang. So what I did with my husband adalah duduk. Yang kita kena duduk. Saya nak kenal awak. Aku dah mulakan. Laki aku dah kerah. Tak tahu nak buat macam mana. Cakap, tapi macam aku cakap macam saya tak tahu macam mana gini-gini. So jom kita ni sebab macam mami pun tak tahu daddy macam mana. Lepas tu kita mulakan cakap, mami dulu memanglah mami macam ni kan, tapi sekarang mami rasa mami dah tak boleh lah macam benda gitu lah. Tu sekarang so kita tengah update software dekat dia. Faham tak? So bila kita tahu macam daddy ada tak daddy rasa macam daddy sekarang kalau dulu lain sekarang lain. So tengoklah kalau dia respond ke tidak ke segala bagai. You have macam what I'm trying to tell you adalah segala template tu itu kat luar. Kita cuba dengan pasangan kita. What works for us. Kita cubalah. Dan akak nak borak dengan suami akak bukan guna satu teknik je. Kadang-kadang hari ni kita cuba dapat. Esok mengair lagi. Ikutlah. Perempuan tak sama. Lelaki memang susah. Betul tak? Ada tak laki-laki dekat sini? Ada tak? Betul atau tidak? Macam dan lagi rancak korang dekat komen tu lagi sebenarnya pendiam kau in real life. Dan korang ada juga saya try and error. Betul. Yang saya nampak ni ini daripada ustaz-ustaz lah. Dia orang kan banyak pergi ceramah ke apa semua kan. Lepas tu sampai rumah dia senyap. Dia tak bercakap. Tapi dia cakap macam ni lah. Biasanya lelaki dia ada patah perkataan dia tak banyak dengan kita. Kuota dia dah habis dekat ceramah tu. Jadi kat rumah tak banyak cakap. Jangan terkejut pula. Ingatkan macam kenapa kat luar kau lain? Suami akak masa awal kahwin. Awal kahwin abang ada cakap dengan akak satu benda. Dia kata benda yang paling pantang untuk saya. Dia tak cakap untuk lelaki. Untuk saya adalah apabila saya disamakan dengan semua orang. Macam contohnya bukan lelaki gini ke? Abang cakap siap. So that's why kat situ akak cakap okay lelaki aku kalau apa-apa aku jangan samakan semua lelaki ni macam dia. Sebab betul tak orang perempuan? Kau pun barang juga kalau tiba-tiba lelaki cakap perempuan semua nak betul. Contoh walaupun betul tapi kau tak suka dengar benda tu. Kita akan cakap saya bukan semua perempuan lain. Gitu. So
you have your husband knows you. So korang kena sama talk to each other. Lelaki memang ini adalah studies yang dah ditunjukkan banyak kali. Walaupun dia mungkinlah banyak berborak dengan kawan-kawan segala bagai, ke dalam rumah mungkin komunikasi tak semestinya sama tu. Apatah lagi suami tak bercakap. Lagi kita kena perhatikan suami tak bercakap lah. Kadang-kadang kita pun kena tanya juga, kenapa suami kita tak nak cakap dengan kita. Mungkin kita jenis ni kena akui lah, perempuan, alah aku takut lah kena marah dengan perempuan. Okay, ni sebelum tu aku defend tu perempuan. Orang perempuan bukan sentiasa merasa betul. Kita banyak sabar. Sabar lo. Kita banyak sabar. Jadi macam kita tahan dulu perasaan kita. Kita abaikan dulu. Kita biar. Sampailah waktu kita rasa okay, aku nak bagi. Lepas tu bila aku dah bagi tu, maksudnya aku dah fikir panjang sebelum aku nak cakap benda lah ni. So bila lelaki cakap bukan itu, so kita akan pangkas sebab untuk sampai kepada level aku nak buka mulut ni jauh. So bila aku dah cakap ni, kau dengar lah gitu. Jadi nampak macam kita tak nak dengar kebenaran. Padahal kita dah ada hujah. Kalau kau boleh hujah dengan betul dan bertenang, dah mungkin boleh So kat sini permainan ego jugalah. So macam itu yang untuk orang perempuan. Jadi yang orang lelaki pula, akak gunakan abah akak lah. Okay, abah akak ni dia macam suami akak, man of so little words. Okay, kadang-kadang adalah ketidakadilan berlaku di keliling dunia segala bagai. Ibu akak akan berpesan, abang kena cakap sebab benda ni, abang ketua keluarga, abang apa yang lelaki tinggal dalam keluarga besar ni, abang kena lafaz dan semua. Abah akak dia memang takkan cakap, dia akan biar je. Lepas tu macam ibu akak cuba cakap dengan akak, cuba angah pujukkan abah, sebab kalau tak ada nanti orang ingat abah biarkan segala bagai. Lepas tu akak cuba nak borak dengan abah akak. Sebab biasanya kan bapak ni dengan anak dia buka sikit mulutnya, dengan bininya susah sikit. So cakaplah, sebab abah akak dengan akak kena best friend kan. So cakaplah, abah kenapa abah tak ada. Lepas tu abah akak punya point sini. Dan akak nampak benda ni dalam suami akak juga. Orang lelaki ni kalau dia rasa dia buka mulut benda tu tak function, dia adalah satu pembaziran. Dalam kuota dia sikit. Bila dia guna kuota tak function. Nah, betul tak orang lelaki betul ke? Ni betul ke cakap ni? Okay, contoh lain akak ada satu masa tu akak ada bergaduh besar dengan makcik akak. I was at the right side. Bapak kau? Okay, I was at the right side. Lepas tu abah akak ada kat tepi akak. And I thought macam akhirnya, sebab selama ni aku cakap dengan abah benda ni terjadi dan abah tak nampak, dan abah macam biarlah. So akak anggapkan abah akak tak defend akak sebab dia fikir maybe aku drama ke segala bagai macam tu kan. So dia biar je lah. So apabila benda jadi depan mata abah akak akhirnya cakap yes, bapak aku nampak dan dia akan defend aku akhirnya. Lepas tu instead of defend, bapak aku berdiri, dia terus belah pergi ke another room. Kau bayangkan aku rasa kena tinggal kat situ macam ya Allah. Lepas tu aku macam terus macam bagi je lah makcik aku menang. Macam lantak lah apa-apa lah dia fikir, suka hati lah semua. Lepas tu akak tengok je makcik akak berdiri, akak belah macam abah akak juga. Lepas tu akak pergi ke abah akak. Somehow I hope that dia akan explain. And tanpa akak sangka, akak duduk sebelah abah akak. Lepas tu tahu tak dia cakap apa? Abah akak cakap macam ni, betul tak? Tak ada guna. Lepas tu dengan ayat yang simple, something like that, aku tak ingat the exact word, tapi cakap betul tak? Tak function kan? Macam tu lah. Betul tak function kan? Tapi memang yang sikit je lah. Betul kan? Macam something like that. Lepas tu abah akak macam terus akak nampak macam sebenarnya bukannya bapak aku tak ada, tapi apa yang didapati apabila kita dah berhujah tapi kita tahu kita kalah juga. Itu sebabnya orang perempuan tolong jangan macam jawab lah bang jawab je. Orang lelaki ni dia senyap kan, dia bagi pang sekali kan. Kadang-kadang dia menahan juga tu. Tak tahulah lelaki, tapi macam itulah orang kata secara generalnya gitu. Tapi like I said, sociology adalah study of what is going on. Bukannya tentang ini adalah ultimately memang lelaki semua macam tu. Tak. Sebab nak kata semua lelaki pendiam, ramai je fonda-fonda yang macam bising dan bingit. Nak kata semua perempuan banyak cakap, dia je fonda-fonda perempuan. Kena fonda je. Ada je perempuan yang mulia, yang sabar gitu. Faham tak? So wallahu alam bisawab. Luqman dia cakap macam ni, as a man bila bercakap dengan perempuan, we treat bercakap sama dengan risiko, tak bercakap tak ada risiko. Sama. Betul lah tu. Betul. Suami aku gitu jugalah. Kadang-kadang dia macam ni. Lepas tu perempuan pula, betul lah tu tidak, kita suruh dia jawab.
Lepas tu dia jawab, lepas tu kau kecil hati pula. Lepas Salah tu kau nak jawapan apa? tu. Ha. Kau dah ada template Sebenarnya jawapan kau yang dah kau ada nak. jawapan dalam kepala otak kau. So sebenarnya penat tau. Aku pun kadang-kadang kalau aku fikir balik, kalau aku kahwin dengan seorang aku terjun longkang. Aku tak nak. Sebab aku tahu betul kau menjawabnya aku. Kadang-kadang meninggang kepala. So sebenarnya salutation kepada semua suami-suami penyabar di luar sana. Okay, kesian juga jadi lelaki Ya. Tapi apabila kita nampak macam ni dan kita rasa kesian juga. Dan suami pula kesian kan. So kita nampak benda ni sangat sweet dan insyaAllah kita boleh improve. Kalau korang dengar benda lain, aku ada lagi. Ini bukan KDKF untuk korang lah. Kita KDKF ni tujuan kita adalah untuk kita faham. Bukan untuk menuding sesiapa. Tak ada langsung kata lelaki saja betul, perempuan saja tak ada. Tapi dia macam, macam tu So, bila kau dah tahu, macam, dia macam ni lah. Bila kita buat thesis untuk postgrad students lah, kita faham dalam ni. Bila kita faham, macam, you want to come up with one thesis, you have to do a lot of reading. So, daripada a lot of reading tu, kau boleh pick up. Dan kau tak akan ambil macam kata kau totok percaya kepada kata seorang saja. Tak. Dengan orang ni, kau ambil yang bahagian ni. Dengan ni, bahagian ni, kau bahagian ni. So, macam kau belajar dan kau akan combine dan jadikan satu untuk kau. Macam tu. Faham tak? Okay? Sekarang pun sorry dah 10:30 kita nak kita nak habiskan kita punya borak kopi ni. Tapi adalah satu soalan yang last sekali. Kalau orang-orang yang tengah menonton kita punya live ni kan, recording tu nanti, andai kata dia tengah alami rasa sunyi tu kan, ada apa-apa tak yang Kak Fin nak pesan? Okay. Kalaulah korang nak mencari sebab untuk membuang sunyi tu dengan mengisinya dengan orang, you're not going to be happy because antara benda paling menyedihkan adalah berkahwin tapi orang sebelah bantal kita tak kenal kita. Faham tak? So apa yang Kak boleh kata, ni Kak tulis ni, the deepest loneliness is being known for what you do, role tadi kan, tapi remaining unseen of who you are. Maksudnya benda paling sedih adalah kau dikenali sebagai kau yang topeng kau tu. Macam sedih bila orang cuma fikir aku adalah Fin Jamal yang itu. Tapi orang tak kenal Fin Jamal sebenar siapa. Faham tak? But kan Akak cakap yang penting datang redha. So bagi Akak dah memang ada segregation. Fin Jamal yang depan tu, yang itu, Fin Jamal yang ni. Yang aku value adalah orang yang kenal Fin Jamal backstage ni. Faham tak? Sebab yang dekat luar sana tu ada pelbagai pendapat tentang aku itu. Tak kisah macam Akak ni skala besar sangat. Macam maybe kalau korang lah, orang dekat office kenal korang macam tu, saudara mara besar kenal macam tu. Dan diorang ada macam-macam pendapat tentang kau. Biarkan. Yang penting orang yang kenal kita backstage ni. Itu punya pendapat tu yang penting. Itu sebab kita people please yang ini, kasih sayang yang ini and everything. So, lagi satu, kenapa kita rasa sunyi, kita rasa kita tak ada saksi untuk siapa diri kita. Kita pun define diri kita berdasarkan siapa yang melihat kita. Faham tak? Tu sebabnya ada setengah orang, dia sangat sibukkan validation. Validation hanya boleh didapatkan apabila ada orang menyaksikan. That's why kau akan upload, kau akan tunjuk, sebab kau perlu sangat orang setuju, kau perlu sangat orang like, orang komen balik, orang repost. Kau penting sangat masalah tu. Macam sekarang tengok dekat thread, semua orang tengah sibuk macam, saya sekarang tengah ada berapa juta viewer. Aku berbulan berapa juta. Tak perlu benda tu. Sebab benda tu kadang-kadang macam ni. Ada kalau nak dikatakan lagi ramai memerhati, lagi berkualiti dong kau, cuba rumah kau terbakar. Beribu orang juga tengok. Tapi adakah rumah kau akan terus kembali jadi baik? Tak juga. Tapi siapa yang penting dengan kita? So macam, if you feel lonely, kita boleh cari pengisian. Tu ayat-ayat agama, pengisian tu. Sebab kosong. Tapi make sure benda-benda macam ni, macam ni jangan tangkap muat. Ada setengah orang sebab dia rasa sunyi sangat, dia tangkap muat, tapi lala dia jadi penat. Sebab orang yang kita main ambil tangkap muat, dia boleh bau kesunyian kita dan dia akan ambil kesempatan ke atas kita. Betul atau tidak people pleaser yang yang dah insaf sekarang ni? Betul atau tidak? Masa dulu duit kita cepat habis, masa kita tak pernah cukup segala bagai. Sekarang ni kita stop people pleasing. We have a lot of quality time with ourselves. Kita a lot happier. Betul atau tak? Betul? Betul. Sini anak tu betul. Betul. Okay, saya lah si wanita tak perlukan validation tu. Suami saya pelik dengan saya diam seorang-seorang. Dan lagi satu, perkahwinan ni ada orang cakap, kita orang tak bercakap Kak Fin, adakah kita orang okey? Korang
bercakap banyak pun sebenarnya boleh jadi tak okey. Akak dengan suami kita ada satu term tau. Macam kadang-kadang kalau kita tengah okey, akak tengok luar dia drive seorang, kita okey je. Kalau tengah tak okey, sambil bercakap boleh rasa macam dah awkward. Faham tak? So sebenarnya it's not about bercakap atau tidak, it's about the connection. And connection ni bukan macam hawa la tak. Kadang-kadang macam rasa boleh relate, itu connection already. Okay, so insyaAllah I really hope kita semua menjumpai kepenuhan. Doa yang kita paling harapkan adalah qanaah. Kepuasan, kecukupan tu, cukup tu. Sebab kalau banyak sangat pun macam kalau sunyi jangan rasa macam aku nak buang semua orang. Kita fardu kifayah kita kena, jangan rasa kita orang Islam kita duduk seorang-seorang. Tak, akak walaupun akak seorang-seorang tapi ada benda yang kena bersosial balik. Sebab if you macam nak kata, macam kalau kau rasa kau boleh duduk boleh okay, ni ada cerita sikit. Ini sebelum kita tutup ni kita tutup. Okay. One of my good friend, dia ada buat sewa rumah. Okay. Dia ready. Akak tak sempat cerita dengan awal. Okay. Kawan gosip. Maknanya reaction saya akak genuine. Okay. One of my good friend ada rumah sewa. Lepas tu pada satu hari dapat kontak daripada penyewa diorang. Dia sewakan bilik-bilik untuk kan. So bilik-bilik perempuan lah. So dia punya tenant kontak cakap ada salah satu tenant dah meninggal 2 hari. Membusuk di komputer. So bayangkan dia macam masih trauma lagi sebab sebab kalau dah meninggal tu dengan kena report polisnya, kena buat chemical clean and everything. So banyaklah benda, cost and everything. So you think you're okay being lonely, but sometimes kau kena juga buat check-in kepada kawan-kawan, update segala bagai. Tak ada masalah nak bersendirian, tapi takkanlah tak ada satu langsung pun manusia kiri kanan untuk kita updatekan. So kalau kita ada orang kita check in hari-hari, so bila hari kita tak check in tu, maybe dia akan rasa alarm lah. The reason tak ada orang jumpa adalah tak ada orang cari, tak ada orang perasan dia tak ada. Dia cuma wujud online. So kita kalau katalah korang ada Kak Fin kan, lepas tu Kak Fin 10 hari tak online, nak cari aku macam mana? Kau bukan ada nombor telefon aku, kau bukan ada nombor telefon suami aku segala bagai, betul tak? Kalau nak report polis pun macam nak report pun saya nak report, saya dah lama tak nampak dia online. Lepas tu polis tu macam aku tak buat apa ni. Gitu. So adakah juga circle sekecil mana pun circle, at least orang dua yang macam boleh check up on us. Okay, wallahu a'lam bishawab. So aku harap itulah dia. Semoga kita semua nampak kesunyian ni bukan hukuman. Perlu juga kalau riuh hari-hari pun tak boleh juga, kena ada hari kita tadabbur seorang-seorang, kita lepak, kita tengok ya Allah alhamdulillah lah apa Allah bagi kat aku. Tak apalah nak aku macam ni, ya Allah alhamdulillah suami aku baik, ya Allah alhamdulillah pekerja aku baik. Macam tu kena ada hari-hari kita reminisce dan fikirkan yang baik-baik tu insya-Allah. Rasa tu je kot kita punya sembang kopi hari ni. Baik. Terima kasih pada semua yang setia dengan kita live hingga akhir. Walaupun ada yang tadi Luna cakap akak yang sebenarnya akak dah jawab tak pasal Luna tu yang dia kata kawan dia macam rasa dimadukan dengan anak tu. Akak sebelum tackle lah tu. Satu bagi satu ayat kita kecil menyanyah pasal curang bukan kelakar tadi kan. Yang tadi terpotong live tu termati. Sebab Luna cakap terima kasih tadi. Okey. Luna yang pasal kawan tu kita cakap macam ni. Yang pasal ini untuk isteri-isteri kat luar sana ke suami-suami kat luar sana yang lebih menggunakan macam benda lain sebagai ni. Kena faham perkahwinan adalah tentang suami dan isteri. Okay, suami isteri adalah pakaian each other. Macam kalau kita pakai baju baru, apa perasaannya? Wah, bestnya, cantik kan. Good clothes buat kita rasa macam best. Betul tak? So pasangan kita patut buat kita rasa best. Dan isteri-isteri sekalian, sayang mana pun anak kita kena ingat nafkah batin suami kita, bahagian kasih sayang, bahagian macam berlembut-lembut, itu pun dia kena ada hak juga. Sama juga suami, just because kau dah bagi dia harta, nafkah segala bagai, kau jangan jadikan dia semata-mata bibi. Ada juga Assalamualaikum, comelnya bini abang, dia rambut serabal apa dia gitu. So kena juga ada momen-momennya. Macam akak ada baca suami isteri perlu ada
me time. Tapi tak semua orang ada me time. Akak dengan suami kita tak boleh ada me time. Sebab anak kita orang. Kita orang memang nak pergi mana, seorang kena man the fort down over here. So kita kena create lah. So untuk akak dengan suami, waktu bila kita punya me time. Anak tidur dekat belakang, kita kat depan dalam kereta, kita bawa gelak-gelak. Sebab itu je lah. Akak dengan suami tu sebab kita suka naik bird. Bila naik bird, anak-anak tengah tidur. Waktu drive pagi tu, anak-anak tengah tidur memang takkan kacau. Kau tidur saat ni, Mami buat apa? Daddy buat apa? Kan? Ataupun abang suruh tepi, dia nak duduk kat depan. So waktu berdua berborak gitulah. Itu yang macam kita kembalikan borak kita, kembalikan cerita kita. Cerita pasal kita tanpa anak-anak kita. Faham tak? Because you need to have that conversation about the two of you juga. Kena ada juga cuit-cuit gini, kena ada gelak-gelak, kena ada tu. Sebab kalau tidak nanti, what's the use of being married if you find your best friend in other people? Kau perlu berkahwin dengan best friend kau. Bukan saya ada best friend sekarang, saya nak kahwin dengan dia. Bukan. Kau perlu menjumpai best friend dalam pasangan kau. So, bila kau tak jumpa best friend dalam pasangan kau, kau cari best friend lain lah. I have other girlfriends and everything kan. Tapi they do not know who I am 100%. Yes. I don't tell them who, macam my deepest secret. Itu semua suami aku tahu. Akak dengan suami kita ada satu conversation ni sebelum kita ada Juna. Sebab kita sangat hantu tengok movie-movie autobiography. Akak lafaz kat dia lafaz kat akak. Kalau satu hari nanti ada autobiography kita kan, yang betul-betul perlu diinterview adalah awak. Pada suami akak lah. Dan betul-betul boleh interview pasal suami akak adalah akak. Sebab kita je kenal betul-betul each other. Tak ada orang boleh cakap, oh Fin ni gini, oh Trin ni gini. Tak. Apa yang kau nampak itu front stage. Yang backstage hanya orang betul-betul kenal saja, betul-betul kenal. Make sure orang betul-betul kenal kita adalah pasangan kita. Dan ketahuilah, bukan pun mak abah kita. Setuju? Kau dah kahwin, mak bapak kau kenal kau takat tu je. Yang betul-betul kenal kau, yang betul-betul bangun sebelah kau tu, insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah, rasanya tu je kita punya sembang kopi hari ni. Terima kasih pada siapa-siapa yang dah setia dengan live kita sepanjang Bila KDKF lagi ya? Sepanjang 1 jam lebih ni. Aku terpotong dia sebenarnya. Terpotong untuk proses. Sama-sama. Jangan lupa jumpa kita semula minggu hadapan, hari Selasa jam 9 pagi hingga 10 pagi. Apa? Korang have fun tak hari ni? Best tak tajuk hari ni? Korang suka tajuk macam ni kan? Sebab akak dah cakap dengan Hawa, nak refrain daripada tajuk-tajuk yang kedengaran Islamik. Padahal tak Islamik pun minggu lepas. Kedengaran Islamik dan kadang kedengaran terlalu agama kan? Ilmiah. Ilmiah. Sebab macam kita berdua pakai sini suara macam ini mesti macam panggilan haji. Padahal aku bukan. Tapi siapa-siapa yang ada cadangan ataupun ada soalan lain yang yang agak-agak macam ni menarik ni. Kemasyarakatan tau. Menarik ni, nak dibincangkan ni, nak disembangkan ni. Boleh hantarkan dekat kita punya email Kopi Dengan Kak Fin, kopidenganKafynn@gmail.com. Nanti insyaAllah nanti kita akan jadikan dia sebagai topik kita yang seterusnya. Ya okay? Terima kasih semua. Awak ada orang tulis tajuk-tajuk berita macam ni best. Kau bagilah cadangan. Aku ni kalau nak fikir seorang ni penat. Bantuin si Hawa. Bantuin Nabila ya Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap. By the way, ada kawan cerita tu just masking je. Luna. She's not talking about her friend. You understand this? Rasa nak peluk je rasa. You can do this. Jangan pernah takut untuk reset. Kita boleh. Kak Fin pun reset perkahwinan almost beberapa bulan sekali ke semua. Macam kita buat jom kita gini, jom kita ni, jom kita tajuk macam tu. Macam jom kita, dia macam kalau cerita orang putih, renew our vow. Gitu. Tapi kita orang Islam tak perlulah vow-vow. So kita borak je. Jom kita gini, bangkit tengah malam berdua, borak hati ke hati. Pegang lutut yang saya rasa terabai. Ini yang saya harapkan. Saya tahu mungkin awak tak tahu caranya. What if kita jadikan satu rutin.
lepas nak tidur ke ataupun sebulan sekali ke minta tolong adik saya datang jagakan budak-budak, kita makan yang tofu kat depan. Contohlah gitu. Ataupun you know, ataupun kita buat macam Sabtu Ahad sekali ke, kita ni tak tahulah. Buatlah strategi korang lah kaedah macam mana. Macam baru ni saya tengok Datuk Alif Syukri dia pergi makan rojak kat tepi jalan dengan Datuk Syeda. So itu diorang punya me time kan. Alah. Itulah. Nampak tak kita saling semua jom kita doakan semua kawan-kawan kita struggle, Allah mudahkan, dan akak tahu macam selagi mana masih ada perasaan ni, maksud kita cuba nak fight for it, insyaAllah. Okay, selagi ada fighting tu, insyaAllah ada lagi peluang tu. Okay. Dan andai kata kalau kita rasa macam kita dah bagi tahu pasangan kita, cuba boleh tak awak try buat sekian-sekian, saya rasa ketidakcukupannya sedemikian, dan dia dah buat tapi kita tak rasa juga, kena benda tu bukan maksud saya macam tak semestinya apa yang kita rasa dia kena buat tu adalah benda yang betul. Kalau yang ni tak jadi, kena try yang lain pula. Try. Okay. I love marriage so much. It hurts me when orang tak experience the beauty of marriage like I feel. Faham tak? Macam akak punya kekurangan mungkin bahagian anak, tapi I have a really good husband. So itu kadang-kadang kita rasa macam I wish everybody gets to feel like macam, faham tak? Tak adalah nak kata perfect sangat perkahwinan, tak. Macam everybody deserve a best friend dalam pasangan diorang. Gitu. Okay, bye korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ending mati sedih mesti nak macam ni. Tak, Lokman tulis apa tau? M-Star is typing. Terima kasih korang. Bye. Aduh ya Allah tuanku. Bye bye korang. Saya pula